Dan Kurdis Syria juga serapkan pasukan bersenjata dia, YPG. Masuk ke dalam ni, bantu pula Kurdis ni. Jadi mereka menjadi bangsa yang tinggal di dua negara tapi berjuang di atas satu ideologi. Sejak itu, orang-orang Kurdis ada sentimen yang tidak gembira kepada orang Turki kerana asas perjuangan Republik Kurdistan oleh parti PKK adalah bermula di Turki. Semangat tu dibawa kepada orang Kurdis yang ada di Syria, semangat tu diturunkan kepada orang Kurdis yang ada di Iraq. Inilah peta yang mereka impikan sebuah negara Kurdistan yang tidak disediakan oleh British ketika British memerdekakan tanah-tanah Arab, memecahkan kekuatan Empire Islam, menjadikan dia jazilah berkabilah. Jadi kabilah Kurdis ni satu bangsa yang ada bahasa dia sendiri. Kabilah Kurdis ni ada budaya dia sendiri. Dan kabilah Kurdis ada sejarah dia sendiri. Kalau tuan-tuan baca Salahuddin Ayyubi, dia adalah Kurdis dari Iraq. Salahuddin ni lahir daripada Kurdis Iraq ni di Tikrit. Kemudian dia dibawa ke Damsyik, memerintah dalam Empire Ayyubiyah. Oleh kerana orang Kurdis ni ada sejarah yang kuat, peranan yang besar dalam Empire Islam. Mereka berharap mereka ada negara. Tapi British pecahkan tanah-tanah Arab dan merdekakan pada tahun 20-an sampai tahun 40-an dengan terakhir UAE merdekakan diri dia sendiri tahun 1976 setelah British kelihatannya cuba memperkotak-katikkan dengan tidak memerdekakan UAE. Jadi di tengah-tengah perjuangan ni, sentimen orang-orang Kurdi berperang dengan orang Turki ni panjang. Pengoboman, perang yang panjang. Sampailah Ahmad Öcalan ni ditangkap, pemimpin PKK Kurdis Turki yang menjadi pemimpin keseluruhan bangsa Kurdis yang berperang termasuk di Syria dan juga di Iraq. Maka perang ni panjang. 1999 bila Ahmad Öcalan ditangkap, dia dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Tapi 2025 bermula pada Jun 2025, Ahmad Öcalan ni pun dah tua, lama sudah dia di penjara, maka dia berbincang dengan Erdogan dengan melihat kedudukan perjuangan yang telah memusnahkan bangsa Arab memusnahkan Islam, menjadikan Israel makin kuat. Jadi Ahmad Öcalan dan yang tak ada lagi sokongan daripada Soviet Union dan dia tak ada sokongan daripada Rusia sekarang, maka Ahmad Öcalan kemudian menyemak semula perjuangan bangsa dia. Maka Ahmad Öcalan telah bersetuju dengan Presiden Erdogan di Turki bahawa PKK akan melupuskan perjuangan Kurdistan. Ahmad Öcalan menyeru kepada semua pemimpin-pemimpin Kurdis untuk kembali menjadi bangsa di dalam negara yang mereka duduki. Seperti dia pesan kepada Madlum Adli, pemimpin yang berada di Syria, berundinglah dengan Ahmad Asharaf untuk menjadikan orang-orang Kurdis yang dikenali sebagai Syrian Democratic Force sebahagian daripada Syria. Manakala Ahmad Öcalan akan merundingkan PKK, parti yang dipimpin di Turki, untuk menjadi sebahagian daripada Turki. Manakala di Iraq dah selesai. Kerana apabila Amerika meninggalkan Iraq, Amerika telah meminta orang-orang Arab Iraq memberi ruang kepada orang-orang Kurdis di Tikrit untuk membentuk wilayah otonomi. Jadi Iraq dah selesai kerana Tikrit kaya minyak, Tikrit dapat otonomi. Tapi di Syria dan juga di Turki tak selesai. Maka penyelesaian ini diintegrasikan dengan mana Ahmad Öcalan dah bercakap dengan Erdogan, dah bersetuju. Maka Öcalan membuat pengisytiharan. Tiada lagi cita-cita untuk menubuhkan Republik Kurdistan kerana ini akan menjadikan orang Islam daripada dua puak ini berbunuh dalam jangka panjang dan Israel menjadi kuat. Dan menjadikan Turki terpaksa membiaya banyak persenjataan dia kerana dalam perang saudara. Kita panggil civil war kerana berada dalam negara yang sama. Dan menjadikan Syria yang baru nak bangun ni akan jadi rumit. Kerana telah berjaya menjatuhkan Bashar, dia orang tak nak pertumpahan darah yang besar di antara puak Kurdis di garis kuning dan puak Hizbut Tahrir Asyam di garis hijau. Maka rundingan ni pun menemulah titik penyelesaian yang terang. Tanpa diduga, ingatlah integrasi ni belum berlaku. Rundingan tengah dibuat ni, Amerika tengah buat rundingan kerana Amerika nakkan safety zone. Kedudukan kawalan tentera Amerika ni ada banyak dalam puak Kurdis. Pasal ketika berperang, puak Kurdis ni disokong oleh Amerika. Ketika nak jatuhkan Bashar al-Assad, orang Kurdis menerima persenjataan Amerika. Jadi oleh kerana Amerika ada pos tentera dia dekat sini dan dia guna pos tentera ni penting untuk jangka panjang kalau dia berperang dengan Iran. Di mana penerbangan dia akan lalu daripada pos tentera di bahagian Syria, melintas pos tentera di bahagian Iraq dan boleh sampai ke Iran. Kerana Iraq juga terikat dengan perjanjian 2011 selepas dimerdekakan semula oleh Amerika Syarikat selepas dijajah dengan kejatuhan Saddam 2003-2011. Jadi ruang udara ni penting. Maka untuk membolehkan Amerika masih ada lagi peranan, maka Amerika pun mengaturlah perjanjian SDF dengan pihak tentera dengan Syria. Dalam perjanjian consignment ni jangan bagi semua, supaya kami masih kekal boleh menggunakan ruang udara kamu kalau kami ada perang dengan Iran. Maka dalam perjanjian konsesi yang ada semakin baik, di mana tuntutan Madlum Adli, pemimpin puak Kurdis di Syria ataupun Syrian Democratic Force. Sebab di Syria dia orang tak pakai Kurdis, dia pakai Democratic Force, dia pakai Syria. Kalau di Turki senang, dia pakai PKK, Parti Pekerja Kurdistan.
Maka rundingan ni jalan tapi integrasi belum dibuat. Tapi beberapa formula integrasi telah pun dipersetujui. Antara dia adalah Ahmad Asyara dengan bantuan kewangan daripada Arab Saudi dan UAE setuju untuk membayar gaji kepada penyerapan pejuang Kurdis ni, kerana pejuang Kurdis ni dah berketurunan perang. Lama dia orang perang. Maka dia adalah tentera, sekitar 50,000 orang. Rundingan dibuat ni sekarang adalah untuk menyerap kira-kira semua tentera mereka yang berusia 45 tahun ke bawah sebagai tentera kebangsaan Syria. Nak diserap. Cuma timbul persoalan adalah Ahmad Asyara tak begitu setuju sekiranya tentera ni menjadi tentera dalam tentera, kerana Madlum Adli, pemimpin Kurdish Syria, menetapkan komandan-komandan tentera dan brigade-brigade Kurdish mestilah ditempatkan di dalam kawasan Kurdish dan diketuai oleh orang Kurdish. Jadi sini timbullah masalah, macam mana nak dipanggil integrasi Syria. Sekiranya kamu menerima biaya daripada Damsyik, tapi pada waktu yang sama kamu menjadi tentera entiti yang bila-bila masa clash ya, kamu boleh berpaling tadah. Jadi integrasi ini akan jadi integrasi yang terhad. Jadi samalah pula dengan kes yang berlaku di Sudan, integrasi di antara puak Arab Janjaweed yang ada dalam Rapid Sudanese Force dengan tentera Arab Khartoum. Nak buat cross kebersamaan ni, nak minta gaji, nak minta senjata, tapi kita hidup dalam dua puak. Jadi susah, integrasi tak berlaku. Tapi nak sampailah rundingan di main ke akhir dan tak ada ketegangan. Tanpa diduga, Hakan Fakir ni, Menteri Luar Turki, datang melawat untuk pertama kali melawat Syria. Hakan Fakir ni datang melawat Syria kerana Hakan Fakir juga menjadi kuasa integrasi, sebab integrasi yang dibuat di antara orang Kurdish yang bermula dengan Turki, bermula di antara ketua Kurdish yang terkenal Ahmad Öcalan dan juga Presiden Erdogan. Maka tak pernahlah diduga di tengah-tengah integrasi yang sangat mesra untuk menyelesaikan perang 60 tahun sesama Islam ni, yang bermula pada 80-an, permusuhan 60-an dan kemudian perang terbuka pada 80-an. Nak selesaikan masalah, dah selesailah di Turki. Kerana idea membina Republik Kurdistan ni diasaskan oleh PKK yang berpangkalan di Turki. Jadi bila melihat keadaan ni, semua orang membaca demografi berada dalam keadaan baik, geografi juga berada dalam keadaan baik, di mana orang-orang Kurdish yang ada di Turki dalam proses menjadi bangsa Turki, orang-orang Kurdish yang berada di Syria sedang dalam proses menjadi bangsa Syria. Jadi dia hantarlah Hakan Fakir ni untuk melawat Syria. Bila Hakan Fakir melawat Syria, tak sangka ada sentimen di mana orang Kurdish tak suka seorang wakil Turki yang menjadi musuh mereka dalam perang yang begitu panjang sejak zaman nenek moyang mereka ni hadir. Maka berlakulah combat di zon di antara ni. Combat berlaku dalam zon yang dikawal kuning oleh puak Kurdish dengan zon hijau yang dikawal oleh pihak tentera Turki sekarang, pihak tentera Syria sekarang yang dipanggil Hizbut Tahrir Asyam. Kita nak sebut itu Tahrir tak boleh dah, tentera Government of the Day yang dikuasai oleh Ahmad Asyara. Jadi pertempuran itu menyebabkan 2 orang terbunuh. Jadi teganglah sebentar Syria, tapi akhirnya Madlum Adli ni dia faham ini adalah sentimen yang kemungkinan begini ya tuan-tuan. Bila kita ada banyak senjata dan kita kontrol banyak golongan bersenjata, tak semua boleh mendengar cakap kita. Jadi Madlum Adli pun tak tahu bahawa akan ada ketegangan di setengah puak yang tak boleh menerima bahawa Ahmad Asyara menjemput Hakan Fakir Turki datang melawat Syria. Mereka combat itulah menyebabkan 2 orang mati, tegang. Tapi kedua-dua pemimpin, Ahmad Asyara segera meminta tentera dia jangan tembak orang-orang Kurdish ni, dan Madlum Adli telah menyegerakan perintah jangan tembak orang-orang tentera kerajaan kerana nak mengelakkan perang saudara ni menjadi besar. Jadi Syria kembali stabil, kedua-dua pihak kembali berkomunikasi kerana proses untuk mengintegrasikan 50,000 orang tentera puak YPG ataupun dipanggil Syrian Democratic Force yang mewakili majoriti Kurdish dengan tentera kebangsaan Syria yang diketuai oleh Presiden Ahmad Asyara sedang berlangsung. Jadi selesai, gencatan senjata dilaksanakan, hanya 2 korban. Yang dilaporkan oleh media katanya orang awam. Di tengah-tengah combat tu, peluru ni kena pada orang awam kerana combat tu adalah combat yang tak diduga. Dan ini disahkan sebagai tanda bantahan orang-orang Kurdish di Syria terhadap lawatan Hakan Fakir, Menteri Luar Turki, mengunjungi Damsyik untuk mengadakan perbincangan. Perbincangan ni saya tak pasti perbincangan ekonomi ataupun perbincangan dipanggil penyerapan puak Kurdish sebahagian daripada warga Syria dan kemudian penyatuan tentera mereka yang sedang diatur, kerana rundingan ni banyak dipengaruhi oleh Amerika, di mana dia tak ada Steve Witkoff, dia ada seorang lagi nama dia apa Barak? Tom Barak. Tom Barak yang uruskan rundingan bagi menyatukan puak Kurdish di Syria dengan Ahmad Asyara. Jadi itu yang saya jelaskan kepada tuan-tuan apa yang berlaku dan penyelesaian yang telah pun selesai, tiada lagi tembakan baru. Jadi combat tu hanya berlaku sekitar setengah jam kerana orang-orang Kurdish melahirkan protes sebaik saja Hakan Fakir sampai di Damsyik, dan beritanya sampai kepada puak Kurdish dengan mengatakan
ini adalah musuh mereka. Ini tak diduga lah sebab di Turki sendiri, rundingan empat mata secara langsung telah dibuat oleh Erdogan selaku Presiden Turki dengan Erdogan yang ditahan penjara. Erdogan pun dalam proses untuk dikenakan tahanan rumah. Dengan kemajuan telah dicapai apabila pemimpin pemisah Kurdistan yang berpangkalan di Turki, Ahmad Öcalan, telah meminta semua orang-orang Kurdis berhenti daripada usaha membina Ara-1 sekarang pun wajib ikut agama yang jaga, walaupun ikut USA pun wajib ikut. Dia bukan tentang wajib agama. Saya tekan je ni Ara-1, awak bila nak belajar geopolitik, dia tak boleh buat assumption mudah macam tu. Kena ikut kata Amerika. Dia ikut keadaan perunding. Sebab tu kadang-kadang pengetahuan kamu cetek. Lepas tu kamu nak masuk buat konklusi, kena ikut cakap Amerika. Nanti kalau orang terajar muka kamu dengan mengatakan Malaysia pun ikut cakap Amerika, kamu akan diam pula dalam perundingan-perundingan perniagaan. Connect kau tak lah, wajib. Saya tak akan pen kau, connect kau tak? Cerita, kau betul-betul cerdik, kau si bahlul yang datang masuk dalam sini dengan membawa hujah-hujah balon kau. Okay, aku hujahkan kau balon, connect kau tak? Aku jemput. Naik kau tak? Lepas tu hujahkan, apa yang disebut wajib ikut. Invite dia naik kau tak, Asam? Kalau kamu faham, kamu tak guna ayat yang bodoh gitu. Dalam geopolitik kita sembang ni, kita tak boleh guna assumption kedai kopi. Dengan mengatakan wajib ikut. Wajib ni macam mana? Wajib kata bahasa Malaysia atau wajib kata agama? Kalau wajib naiklah ikut. Kita hujahkan apa yang terbaik. Kalau katalah kita keluarkan Amerika daripada perjanjian ni, apakah langkah yang boleh diusahakan sesama Islam tanpa Amerika? Kau boleh pergi ke? Mak ayah kau boleh pergi ke? Tawarkan rundingan yang lebih baik supaya orang Islam ni tak berperang. Kau boleh naik kotak bagi tahu. Bapa engkau dulu dengan Ahmad Öcalan main bola sekali. Mak engkau dulu tukang guli tepung dekat bini Ahmad Öcalan. Kalau hantar mak ayah engkau, damailah perjanjian ni. Trump dengan bapa engkau dulu main golf sekali. Bapa engkau tujar ke kepala keram, mesti selesai masalah ni. Percakapan geopolitik kena faham asas dia. Ini bukan wajib ikut. Tawaran yang diberikan ini adalah tawaran yang boleh mendamaikan pembunuhan yang memusnahkan ramai orang. Kita balik kepada fik perjanjian. Fik ini, fekah. Kenapa perjanjian ni baik? Walaupun dirunding oleh mana-mana pihak, tapi matlamat dia adalah mengurangkan tumpah darah di kalangan orang Islam yang telah berbunuh selama berpuluh tahun. Telah berbunuh selama berpuluh tahun. Oleh kerana orang Islam ni telah berperang selama sendiri, selama berpuluh-puluh tahun selepas jatuhnya Empire Ottoman, orang Islam berperang kerana membentuk negara Asabiah. Maka tiada di kalangan orang Islam yang tidak berpuak-puak dalam peperangan ni. Menjadikan Kurdis rasa tak selamat untuk menyokong kerajaan Turki kerana kerajaan Turki mempunyai hubungan dengan puak-puak Arab yang lebih baik kerana Turki membina negara dulu. Maka orang-orang Kurdis ni menjadikan diri mereka sebagai bergeraklah kita dengan sokongan Rusia. Sebab puak Kurdis ni duduk dengan Rusia. Selama persenjataan waktu Soviet Union dulu. Bila Soviet Union jatuh pada 87-1991, ni bangap maka orang-orang Kurdis kehilangan arah daripada mana persenjataan nak dapat. Bila Ahmad Öcalan ditangkap dan kemudian berlaku kebangkitan Israel yang sangat kuat, dan Ahmad Öcalan telah melihat dalam tempoh 40 tahun Islam makin melemah. Perang sesama Islam telah menjadikan Israel yang semakin kuat. Maka Ahmad Öcalan memilih jalan rundingan. Tak kena blok. Tak blok kan? Dia je lari. Dah invite pun dia tak accept. Dia dah lari lah sebab mak dia tak pernah bekerja dengan bini Trump. Pak dia pun tak pernah main golf dengan bini Trump, dan dia pun tak tahu apa satu tentang perang yang kita cakap ni. Dia nak beli pisau cukur bulu telur pun dia tak tahu pisau cukur nak beli kat mana. Lepas tu dia nak masuk nak cerita pasal geopolitik. Pisau cukur yang dua mata nak cukur bulu telur tu, beli dekat 7E pun ada. Okey? Kalau tak ada, pasar malam pun jual. Kalau payah sangat kau pakai susu lembu, tonyoh dia gugur sendiri dan tak tumbuh-tumbuh lagi. Okey, bila saja dah menjadi krisis yang sangat panjang, di mana orang Islam yang telah ditinggalkan permusuhan Asabiah ni, maka orang Kurdis menganggap dia bangsa yang terasing. Di Iraq, dia berperang dengan puak Arab Iraq. Di Turki, dia berperang dengan orang Turk Turki. Turun di Syria, dia berperang dengan orang Arab Syria. Orang Arab Syria yang dia perangi adalah dikuasai oleh parti Ba'as. Dipanggil sebagai Syiah Syria. Dia berperang di Turk, dipanggil sebagai Secular Turk. Dia berperang di Iraq, dia berperang dulu daripada zaman Saddam, parti Ba'as Sunni. Maka akhirnya tak ada orang tengah yang menyelesaikan masalah ni. Bila konflik ni telah berada dalam jalur yang panjang dan kemudian Amerika memerlukan sebahagian keperluan dia adalah menyelesaikan tanah Syria punya krisis ni adalah kerana tak siapa boleh berkomunikasi sebagai orang tengah bagi menyelesaikan kes Syria kecuali Amerika.
Kerana sepanjang perang untuk menjatuhkan Bashar al-Assad, persenjataan bagi orang-orang Kurdis ditaja oleh Amerika. Tidak ditaja oleh orang Arab. Jadi orang Arab nak masuk cakap, kata sekarang berdamailah dengan Ahmad Syaraq. Tapi orang Arab tidak pernah membekalkan senjata pada puak Kurdis, kerana puak Kurdis juga ada masalah dengan negara Arab. Kan pembentukan Kurdistan ni, saya kata sebut tadi, menyentuh sebahagian wilayah Arab yang ada di tanah Iraq dan juga di tanah Syria. Maka saya jelaskan Amerika merundingkan kerana Amerika ada bargain power. Dia menolong orang-orang Kurdis selama 14 tahun. Dan Amerika nak Syria juga selesai. Dan nak juga isu Syria selesai kerana Syria ini telah pun dijadikan sebuah negara bebas sekatan. Maka itu rundingan ini sedang diatur. Dan saya nak jelaskan demikian untuk faham. Supaya tuan-tuan faham, kedudukan Amerika ini bukan penentu. Tapi salah satu kuasa pelobi. Kuasa pelobi yang lebih besar lagi yang akan menentukan perjanjian ini adalah kedudukan Ahmad Öcalan dan rundingannya dengan Perdana Menteri Presiden Erdogan. Dan satu lagi adalah di antara Madlum Adli, pemimpin Syria, Kurdis Syria, untuk dia berunding sendiri dengan Ahmad Syaraq. Perundingan mereka ni dah selesai. Cuma tinggal lagi Ahmad Syaraq tidak bersetuju. Sekiranya batalion tentera yang dia nak serap masuk di atas bangsa Kurdis ni, Kurdis letakkan syarat. Kerana Kurdis bimbang masa depan, Kurdis mintakan syarat. Dia diserap terima sebagai tentera Syria, tapi hendaklah duduk dalam wilayah Kurdis dan komandan dia di kalangan orang Kurdis. Ini menimbulkan kepada Ahmad Syaraq, ini tak akan boleh menjadikan isamilasi, iaitu kebersamaan. Dia takut jadi macam mana dulu yang berlaku di Sudan. Bila di Sudan, di Yaman, kita tengok sejarah Yaman sama juga. Bentuk sebuah negara merdeka, tapi puak Yaman yang Syiah satu puak Yaman Sunni moderate satu puak yang Sunni pro Rusia satu puak. Menjadikan Yaman tak selesai kerana dia tidak ada integrasi. Dimerdekakan sebagai sebuah wilayah, tapi pentadbirannya berpecah pada 3 puak. Maka dia tak nak tinggalkan ketenteraan yang berasaskan suku atau ketenteraan yang berasaskan asabiah kekal. Nanti berulang keadaan di Yaman, di mana kedepannya nanti berperang, senjata jatuh di atas puak. Walaupun ketika persenjataan dan juga ekonomi dibentangkan, dia dibentangkan di bawah nama ekonomi Yaman. Dia dibentangkan di bawah nama Solidarity Sudan. Bila ada krisis je, semua puak akan kembali senjata dia kepada perang puak. Maka pentadbiran berpusat, ini dipanggil federalisation ni. Sabri ni bagi tahu. Pentadbiran berpusat. Kena dibuat. Sama juga kita ni dulu bila membentuk federalisation. Tentera kita satu je berkhidmat pada Yang di-Pertuan Agong. Polis kita satu je berkhidmat pada Yang di-Pertuan Agong. Negeri-negeri hanya adalah kuasa kepada hak tanah je. Hak tanah je negeri ada kuasa. Maka itu bidang kuasa kerajaan negeri dan federalisation kita ni jadi kuat. Jadi kuat federalisation kita. Kerana asas untuk membina tanah persekutuan tanah Melayu pada waktu itu adalah menyatukan semua negeri-negeri ini di bawah konsep persekutuan. Di mana sultan-sultan digilirkan menjadi agung. Kuasa-kuasa negeri yang menjaga ekonomi pentadbiran sesuai dengan skala negeri diberi pada kerajaan negeri. Tetapi keseluruhan ekonomi Malaysia, sistem pendidikan, satu bahasa, satu undang-undang, semua diletakkan di bawah Perlembagaan Malaysia. Manakala raja-raja hanya mengetahui adat resam dan undang-undang Islam. Menjadikan mahkamah kekeluargaan di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Kerana semua ini negeri-negeri yang bersatu ni adalah negeri-negeri yang ada Majlis Agama Islam, yang ada sultan. Maka federalisation kita ni menjadikan tak ada tentera yang berasaskan kenegerian. Sebab tu integrasi kem ni besar. Tuan-tuan tengok kem berpisah, kem bertolak, kem yang pernah di Sabah pindah ke Sarawak, kem Sarawak masuk ke Semenanjung, kem Semenanjung pergi ke Sarawak. Bagi membolehkan budaya ketenteraan dan budaya mencintai tanah air itu berlaku pada setiap inci tanah air kita. JMF lain, tak payah risau. Sebab dia bukan ketumbukan untuk perang. Seorang lagi masuk pula, dia dah cerita pula, suruh saya tengok JMF. Kau bangang ke apa tak boleh faham bidang kuasa JMF dengan aku cerita tentang Tentera Persekutuan. Yang kita bintang tentang Tentera Persekutuan ni Angkatan Tentera Malaysia. Seorang lagi masuk pula. Johor JMF ni, kau kena faham, baca bagi penuh. Johor tak ada tentera sendiri. Dia tak ada tentera sendiri. Berapa banyak kem-kem tentera yang ada ni di Johor ni adalah kem-kem tentera yang datang pada persekutuan. Tu kadang-kadang kau orang punya bodoh belanya. Nak cakap payah. Dah bodoh, lepas tu saya cakap federalisation, faham dulu. JNF tidak berfungsi untuk mempertahankan negeri Johor. Yang mempertahankan negeri Johor adalah tentera persekutuan. Sebab dalam federalisation tu kena faham. Duduk Malaysia, lagi bodoh pula undang-undang Malaysia. Aku cerita pasal Syria, tak nanya lah lagi bodoh pasal hal tentang Syria. Allahu Akbar. Maka dengan federalisation ni, kita tak selesaikan, maka Syria ni menjadi kompleks. Sebab tu saya kata kalau tuan-tuan ambil geopolitik kan, tuan-tuan tak boleh main dengan perkataan popular. Oh, ini mesti dengan pengaruh Amerika. Ini dengan pengaruh Amerika. Besok kau nak berjalan pun kau beli dolar Amerika. Sembang pandai mamak bangang dari apa nama dah.
Kau nak travel besok pun, kau beli dolar Amerika. Payahlah bawa ringgit. Payahlah. Kau travel. Gonggong mata wang yang kita sebut mata wang Dajjal tu mata cukup. Aduh, hai. Dalam negara sendiri pun kau ada kebencian tentang negara kau, tentang kebersamaan kau dalam negara ni. Macam mana nak bawa tentang ummah? Duduk di Malaysia pun kau hara berfikir, kau tak faham perlembagaan, kau tak tahu Johor, MJMF Johor ni apa. Kau tak tengok berapa banyak core ketenteraan kita yang berada di Johor. Dia bila cerita federalisation, kau pun baru dengar hari ni. Dah kena ubat dulu orang bodoh ni. Memang saya nak sambung BB8. Tapi kadang-kadang ni kena berubat orang bodoh ni. Sebab bodoh sejenis penyakit. Dia membiak. Rawat bapak dia sebagai keturunan dia tak bodoh. Kalau tidak besok, anak pinak kita stream, anak pinak dia masuk, bawa bodoh yang sama. Jadi berubat dulu. Berubat dulu supaya dia tidak berketurunan. Kalau tidak besok ni sampai ke Padang Mahsyar. Susah dibuat oleh orang Malaysia. Yang beranak daripada Malaysia semua buat susah ke Padang Mahsyar. Sebab bodoh dia berketurunan sampai ke Padang Mahsyar. Kita selesai dulu buat bodoh ni. Supaya tak malu orang Islam yang masih hidup dia di Malaysia. Kerana bawa bodoh berketurunan sampai ke Padang Mahsyar. Okey, so saya bagi tahu pada tuan-tuan untuk faham, maka rundingan yang sedang dibuat, perang tu dah berhentilah. Berlaku clash tu hanyalah dalam waktu yang sangat terhad. Keluar habis dah yang bodoh, tinggal yang cerdik sekarang. Maka apa yang dijalankan di Syria habislah, selesai pertempuran tu kecil. Dua saja yang mati. Yang mana kedua-dua pihak, Madlum Adli telah pun menyeru pihak bersenjata di bawah kendalian dia, Syrian Democratic Force untuk gencat. Tak ada gencat pun sebab mereka tak beradu gencat-gencat, menghentikan peperangan sama sekali. Dia dah ada perjanjian. Dan kalau tuan-tuan rujuk, perjanjian yang paling menarik dalam dunia moden, perjanjian yang paling menarik dalam dunia moden adalah perjanjian pada bulan April 2024. Pada bulan April 2025, selepas jatuhnya Omar al-Bashir. Ahmad Asharak mengambil langkah berani. Dia pergi melawat Madlum Adli. Dia masuk ke dalam wilayah kuning. Dia bawa dalam wilayah kuning SDF ni. Maka dia tanda tanganlah satu perjanjian. Dengan menggunakan kertas A4, mereka temu, nak cepatkan perjanjian ni, maka mereka tulis tulisan Jawi dalam bahasa bukan Omar Bashar. Yang mana merapu ni tendang je lah. Hafiz al-Assad. Bila mereka, Bashar al-Assad. Bila dah nak selesaikan jatuh Bashar al-Assad ni, naiklah kemenangan daripada Hayat Tahrir Asyam. Jadi Ahmad Syarak pergi jumpa Madlum Adli dengan hanya tulisan Jawi je. Atas kertas A4, cari balik dokumen tu. Mereka menandatangani tidak akan berperang. Sesama sendiri hinggalah rundingan pembentukan Syria dapat dilaksanakan. Jadi Madlum Adli minta proses untuk mereka menjadi sebahagian daripada Syria yang telah pun dipersetujui oleh Ahmad Syarak adalah integrasi pendidikan orang-orang Kurdish akan menggunakan bahasa Kurdish. Orang-orang Kurdish dibenar mengekalkan kebudayaan Kurdish. Ini dua. Yang ketiga tentera tadilah. Jadi pendidikan dan bahasa Ahmad Syarak tak ada masalah untuk memberikan kebebasan di wilayah Kurdish, bahasa Kurdish jadikan bahasa utama. Dan pendidikan serta kebudayaan Kurdish dikekalkan sebagai dasar Kurdish. Cuma bahagian yang ketiga tu, tentang ketenteraan tu, di mana dah setuju untuk menyerap semua pejuang yang berjuang di bawah Syrian Democratic Force ni sebagai sebahagian daripada tentera Syria. Tapi bila Madlum Adli kata base mereka mestilah dalam wilayah Kurdish dan mereka harus ada komandan Kurdish. Ini Ahmad Syarak tak bersetuju bagi mengelakkan. Sekiranya pada masa depan, tanpa penyatuan dan juga integrasi tentera, semangat untuk berpatah balik kepada Asabiah menjadi begitu tinggi. Jadi kalau tuan-tuan nak lihat impak dia, kenapa Syria tak mau benda ni berlaku, kita lihatlah impak dia di antara Arab Janjaweed dan Arab Khartoum. Waktu mereka bersama-sama, ya. Tapi bila sekarang mereka bermasalah, orang-orang tentera Sudan Rapid Force ni bertukar menjadi orang Janjaweed. Tentera Sudanese Army Force terus menjadi Arab Khartoum. Maka perang akan berlaku. Sama juga kalau kita tengok sejarah Yaman. Apabila Yaman moden menyatukan Yaman Utara dan Yaman Selatan disatukan, dia kekal kepada tiga puak berbeza walaupun pernah menjadi tentera bersama. Persenjataan ada pada puak Houthi menjadikan mereka Syiah Yaman. Persenjataan ada kepada puak Arab Hadramaut, dia menjadi Sunni Hadramaut. Kemudian muncul lagi satu puak Sunni pula yang menubuhkan Sunni Selatan ni, yang mahukan wilayah kaya minyak di bahagian Sunni Selatan sebagai tanah air mereka sendiri. Jadi ada tiga puak yang berada di Yaman. Dan dalam puak Sunni Utara, Sunni Hadramaut, pecah lagi satu puak pula yang nak telaga minyak. Jadi dia ada 3+1. Menjadikan Yaman sampai sekarang tak boleh aman kerana masalah integrasi membentuk satu Yaman tu tak ada.
Kerana Yaman ni jatuh pula di atas 3 ketumbukan puak. Di utaranya adalah orang-orang Houthi. Kemudian di bahagian selatan adalah majoriti Muslim. Sunni, tapi di bahagian pantainya pula satu lagi puak Sunni yang lain. Jadi akhirnya semua orang balik kepada kabilah dan orang balik kepada mazhab, menjadikan Yaman menjadi wilayah berdarah yang sangat panjang dan sukar dirawat. Jadi itu saya update tentang Syria. Selesai. Hassan Fikan pun dah balik ke negara dia. Dan kemudian kedua-dua pemimpin, iaitu Presiden Ahmad Asharak dan juga pemimpin puak Kurdish Madlum Adli telah memaklumkan hari ini tiada lagi pertempuran antara mereka. Jadi pertempuran itu berlaku sehari dalam tempoh kira-kira 30 minit dia, menyebabkan 2 orang awam syahid. Okey, selesai bab tu. Kalau tuan-tuan ada apa, saya ceritalah. Sama-sama. Bos. Yang tadi tak masuk. Kalau dia dapat jawapan daripada bapak dia, memang bapak dia main golf dengan Trump dulu. Tak ada Yang mak dia pernah uli roti ke dulu? Tak ada. Dia ada sejarah panjang yang orang Islam mesti terima hakikat. Kenapa hari ini kuasa luar masuk campur banyak dalam urusan orang Islam? Kerana kita telah berpecah dengan keadaan yang sangat teruk di bawah Asabiah. Kesan daripada kejahatan Ottoman, kita telah berpecah teruk. Sebab tu saya selalu beritahu dekat tuan-tuan, bila kita tengok keadaan kita, negara kita kan. Sebab tu saya kata, jangan konohakan orang hanya kerana hal sepak takraw. Jangan renggang-renggangkan semua benda. Tuan-tuan tengok Indonesia apa jadi bila berlaku kes di Aceh. Kita merasa serba salah. Kita menerima ini ada semangat Nusantara tu, saya kata kena jaga. Sebab tu saya kata Asabiah kita ni pun ada. Sebab tu kita sokong bola, kita apa berpada-pada. Sebab pada hari kita susah besok. Pada hari susah kita besok, orang akan datang dan mencampuri urusan kita. Tapi susah tu siapa cari? Kita yang cari. Adakah hari ini kisah-kisah ni dilagakan orang? Tidak. Kita yang belaga sama sendiri. Tak kiralah dalam bola ke, tak kiralah hal kita dengan Indonesia ni. Kalau besok sesuatu berlaku di Nusantara, kita akan dituding-tuding orang. Sebab tu masalah dia sampai sekarang. Kalau tuan-tuan tanya saya lah, kenapa saya tak menghina bangsa Arab yang lain? Dah cukup dah. Proses tu dah berlaku lama. Proses nak kata orang ni jahat, orang ni tak betul. Yang tinggal dalam Islam ni adalah mengatakan di antara kita ada persamaan. Yang mana kita betulkan bahagian yang kita sama. Dah pastilah di bahagian kita ada percanggahan. Eropah tu menjadi besar. Datang daripada 7 negara lanun penjenayah. Lanun penjajah. Mereka ada bangsa Anglo, iaitu British yang menjajah orang. Mereka ada Perancis, mereka ada Jerman, mereka ada Itali. Mereka ada Spanyol, mereka ada Belgium. Dan mereka ada Belanda. 7 bangsa penjajah kolonial yang menjajah dunia. Mereka balik dan membina NATO dan Kesatuan Eropah dalam sifat yang berbeza. Tapi yang penting, Eropah selamat dulu. Mereka menaja Israel adalah kenapa? Kalau Islam bangkit daripada pintu tanah Jazirah Arab, melalui pintu mana Islam akan sampai ke tanah Eropah? Berdasarkan sejarah daripada tahun 698, Tariq bin Ziyad sampai ke tanah Eropah daripada pintu Mediterranean. Kemudian bagaimana Konstantinopel jatuh? Yang kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih dapat ambil tanah Turki. Yang ketika buku ni ditulis. Ketika Ibnu Fadlan ni dihantar oleh Abbasiyah untuk meninjau wilayah-wilayah yang Islam ada potensi untuk berkembang. Jadi Ibnu Fadlan pada lahir 877. Pada tahun 917, dia telah pun membuat pengembaraan berkuda dia. Perlahan-perlahan masuk dan dia menyalin kisah. Ini bangsa Turk. Turk belum Islam. Turki masih lagi dipanggil sebagai Byzantine Timur yang dikenali sebagai Kristian. Turk. Dia masuk pergi kenal orang-orang Viking. Dia pergi sampai ke Rusia kenal. Setahun pengembaraan tu dia balik, dia tulislah laporan ni. Yang mana laporan ni hanya menjadi laporan dia kepada Raja Abbasiyah. Kemudian laporan ni 1923 ditemui oleh orang Islam. 1000 tahun lebih barulah ditemui oleh orang Islam dan dibukukan. Jadi Ibnu Fadlan ni berjalan pada waktu tu untuk memahami bagaimana Islam nak berkembang, yang mana kisah Ibnu Fadlan dan pandangan-pandangan Ibnu Fadlan ni kemudian menjadi lepas Ibnu Fadlan wafat pada abad yang ke-10 tahun 900-an tu, abad dia ke-10. Okey, 900-an. 400 tahun kemudian lahir buku yang lebih detail daripada buku Ibnu Fadlan ni, catatan-catatan pengembaraan yang oleh Ibnu Khaldun, menjadikan dia peneroka kepada catatan antropologi, sosiologi, sains politik, sains ekonomi dan penstrukturan sejarah, historiografi.
Ini bapa persejarahan. Ini yang saya kata buku-buku rehlah bila kita mengembara, kita nak melihat. Semalam saya naikkan buku ni, saya kata apa? Kenapa kita baca rehlah? Supaya bila tuan-tuan pergi bercuti, tuan-tuan tak tengok pakej percutian yang ditawarkan oleh orang. Ini tempat destinasi penggambaran, ini tempat destinasi beli belah. Ini destinasi untuk kita melihat itu, melihat ini. Padahal orang Islam yang mengatur apa yang dipanggil pengembaraan pada zaman lampau adalah pencatat-pencatat hebat. Imam Ghazali, Imam Asy-Syafi'i kita ni lahir tahun 787. Berarti 767. Okey, yang ini lahir pada tahun 787, bertindih zaman. Cuma Imam Syafi'i di Mekah. Okey, Ibnu Fadlan lahir di Baghdad, dan Ibnu Khaldun lahir di Tunis. Tapi ini kemudian lagi sebab Ibnu Khaldun lahir 1332, wafat 1406. Sebab pada ketika mana saya cerita tadi, masalah besar orang Islam hari ini yang kita memperlekehkan. Kenapa orang putih kena datang campur tangan? Kenapa rundingan kena pergi PBB? Kenapa orang Islam tak pernah? Kerana permusuhan di kalangan orang Islam tentang asabiah. Sebab tu saya katakan dalam satu video saya, kenapa saya tak berbangga dengan semangat negeri? Kerana saya bimbang. Semangat Melayu tu hilang. Kalau saya ni jadi mabuk Kedah lebih, dan kemudian mabuk Kedah menghilangkan semangat Melayu saya, nanti kerana bola saya ada masalah dengan orang Perak. Kalau saya ada masalah dengan orang Johor, saya tak akan. Kata saya kata, Melayunya dulu. Tempat lahirnya kemudian. Kerana nak membina saya dengan orang Indonesia. Islamnya dulu. Sebab Nusantara tu kalau apa berlaku dekat kita, kita tidak dikelilingi oleh orang lain. Kita dikelilingi, semua dikelilingi kita adalah orang bukan Islam. Dan dalam negara tanah Asia Timur ni, kita ada kawan kita itu je. Bernegara kita dari Indonesia. Dan kawan kita Brunei. Berdaerah kita ada rakan di selatan Thailand dan kita ada rakan di selatan Filipina. Dikelilingi kita. Adalah bukan Islam. Sebab tu saya, kalau nak pegang apa pun, saya pegang Melayu Islamnya dulu. Sebab akhirnya tempat kita berlindung. Orang tak bunuh saya kerana saya orang Kedah. Kalau saya menjadi ultra Melayu. Besok orang tak bunuh orang Melayu. Kalau Islam menjadi begitu kuat dalam dunia rantau Asia Tenggara dan sangat ditakuti. Kalau empire ni menjadi sangat kuat. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, jaga. Jaga Melayunya dulu. Kita tak suka orang ni memang tak ada cakap, tuan-tuan. Mak ayah kita pun pernah tak suka kita. Tapi nak jaga fiqh bermelayu tu, fiqh Melayu tu. Kenapa fiqh Melayu tu penting? Fikir Melayu tu penting. Kerana asas Islam tu adalah didokong oleh semangat Melayu tadi. Nanti pecah kerana Melayu negerinya, hilang cinta pada agamanya. Dia duduk mari kata, aku orang Kelantan, kawin orang Ganu. Hak ni kata dia orang Perak, hak ni kata orang dia Johor. Asas-asas tu kemudian memecahkan orang Melayu pada negeri. Dan dia meretaklah kedudukan Islam tu. Maka pengkhianatan yang berlaku dalam sejarah bangsa kita, semuanya berlaku kerana dua pengkhianatan. Kerana mereka tidak mencintai bangsanya, yang kedua mereka tidak mencintai agamanya. Akan kita jadi macam Indonesia. Apabila mereka tak dapat lagi memegang dalam bentuk tersebut, dah dianggap sekarang koloni Jawa. Kalau perpecahan ni lah Prabowo tak baiki. Dan satu-satu kuasa Islam yang terbesar di Asia Timur dan yang berjumlah paling ramai di dunia, tak akan dipecahkan oleh 13% orang bukan Islam di Indonesia. Tak ada sebab China boleh memecahkan bangsa Indonesia. Melainkan kerana sentimen yang mereka tak dapat kawal di antara blok-blok pulau mereka, dengan mengembalikan semangat mereka dengan mengatakan berbeza pun tak apa. Allah dah turunkan satu rahmat bahawa kita ini adalah orang Islam. Dan kita menjadi negara majoriti. Jadi kalau kita tak raihkan, dan kita masuk dalam ni untuk bagi tahu tentang tuan-tuan tak bersetuju dengan itu. Tak bersetuju ni banyak, tuan-tuan. Arab ni kerana dia duduk kira yang dia tak bersetuju. Sekarang perit kita nak menyatukan. Kerana tak bersetuju ni. Pilih soal yang mana kita boleh duduk semeja. Soal bersetuju. Maka bersetujulah kita. Bahawa federalisation yang menyatukan negeri-negeri di tanah Melayu dan diekonomikan dengan membolehkan pengagihan negara-negara, negeri-negeri Melayu kaya ni kepada negeri-negeri Melayu kurang kaya. Dikekalkan dalam federalisation. Membolehkan ekonomi daripada negeri-negeri yang siapa blok paling awang. Kenapa saya nak kena jawab pula siapa blok paling awang? Orang dah blok, terima je lah. Buka je akaun. Kan orang dah buka fake akaun penuh. Spam lagi. Okey. Maka saya jelaskan pada tuan-tuan, permasalahan besar hari ini kerana apa? Kenapa kita bergantung pada Perancis dalam rundingan untuk Gaza? Kenapa kita bergantung kepada United Kingdom untuk bawa usul ni?
Kerana kedudukan Mesir sebagai negara pelobi dan kedudukan Turki dan kedudukan Qatar sebagai negara pelobi hanya kuat di atas tanah yang mana dia kawal. Tapi sebahagian tanah-tanah yang lain masih lagi berproksi pada kuasa barat. Menjadikan sampai tak sudah lah. Yang saya kata tadi tu belajar. Sebab tu bila kita belajar geopolitik ni, kita bukan masuk nak komen. Terhinanya bangsa kita ni, rakan rasa dara seagama kita kerana Amerika masuk campur. Dia adalah proses yang harus kita berterima kasih dan kita kena terima realiti takdir. Kerana pengkhianatan, pembunuhan dan permusuhan sesama Islam bermula pada tahun 1920-an dipecahkan dalam banyak bentuk. Kembalilah membina negara-negara kamu berasaskan asabiah kamu dan pecah belahlah kamu. Dah satukan asabiah, datang pula mazhab. Kerana sensitiviti yang sepatutnya agama menjadi tali pengikat, dia menjadi tali penjurang. Yang sepatutnya bangsa ni menjadi tali pengikat, dia menjadi tali penjurang. Kerana di antaranya ada beza bangsa, ada beza dialek dan di dalamnya ada beza budaya. Complicated Syria ni adalah dia mesti diselesaikan dalam sebuah negara Syria moden yang tak dibina secara kuku besi. Sebab Syria ni merdeka pun dah kuku besi. Bila puak-puak Parti Ba'as ambil. Kemudian Hafiz al-Assad ni rampas kuasa dengan membunuh 2 rakan dia. Dia naik jadi presiden. Turun kepada anak dia Bashar. Tapi bila pemerintahan kuku besi dilaksanakan, orang-orang mula merasa pemerintahan Bashar ni adalah Syiah Alawiyah yang membunuh orang-orang Sunni. Tanggapan jadi demikian. Dan kemudian waktu yang sama pula, Syria ni ada dalam wilayah Kurdistan yang diideakan oleh orang Kurdish yang bila British merdekakan tanah-tanah bila British menghasut kemerdekaan tanah-tanah Jazirah Arab berasaskan kepada puak. Dia tak bagi tanah kepada puak Kurdish. Jadi peninggalan peta yang telah dipecah perintahkan oleh British mencetuskan banyak masalah kepada orang Islam. Dan diburukkan lagi pula orang Islam ketika baru saja mendapat tanah. Jatuhnya Empayar Ottoman, orang Islam baru dapat tanah. Yang tamak dengan minyaknya, yang nak mengekalkan keturunan monarkinya, hinggalah muncul generasi pemimpin baru sekarang ni. Pemimpin baru yang ada sekarang di dalam tanah Arab, barulah nampak tok nenek moyang kita ni berperang dan kemudian menjadi orang yang berada di bawah telunjuk barat sangat panjang. Maka dipeganglah sedikit kuasa kewangan dengan menudingkan jari pada barat. Kamu tak boleh lagi tolak kepala kali kami seperti mana kamu mendapat minyak mudah pada tahun-tahun 60-an, 70-an. Kerana nenek moyang kami berhutang jasa dengan kamu kerana kamulah yang membentuk negara kami dengan sokongan pecah perintah tadi. Bila muncul pemimpin baru ni, kita terimalah seadanya. Nak cari Muhammad bin Salman yang baik seperti Rasulullah, seperti Nabi, tak ada. Sebab raja-raja Arab ni adalah raja. Walaupun dia lahir di atas tanah suci. Terimalah Muhammad bin Salman dengan seadanya. Dalam peranan ni, walaupun apa saja kita tak bersetuju dengan dia, tetapi dia memain peranan yang keras dalam mendesak Amerika melalui kedudukan kewangan. Aku tak akan masuk ke meja rundingan. Cuma kewangan aku untuk melabur dalam apa-apa sektor yang ada pada kamu. Dan jurang di antara aku berpaling ke China adalah bergantung pada sama ada kamu selesaikan juga pasal Palestin merdeka. Dia bagi kata dua. Qatar main perangan. Tak apalah katanya dia nak betul-betul diplomatik. Kami nak masuk dua-dua belah kaki. Ugutan ekonomi pun kami nak main. Peranan perundingan pun kami nak main. Maka Qatar masuk di atas dua belah kaki. Sebelah kaki kamu kena bersetuju dengan persetujuan kami untuk mendapat Palestin merdeka. Sebelah kaki lagi kami masuk dalam meja rundingan untuk mengusahakannya. Turki masuk meja rundingan. Mesir ni negara yang tak ada apa. Dia tak boleh ugut Amerika dengan ekonomi sebab dia bukan pengeksport minyak. Tapi dia masuk juga ke meja rundingan dengan mengatakan kerana kami ada hubungan diplomatik dengan Israel. Dan di pintu kami lah pintu yang paling rapat dengan Gaza. Kami masuk ke meja rundingan. Maka membolehkan bangsa Arab duduk di atas satu meja hari ini adalah rahmat Allah yang tak terduga. Kalau kita rujuk 10 tahun lepas kedudukan bangsa Arab dengan 10 tahun yang ada sekarang. Maka kita kata, ya Allah, redalah mana-mana orang alim yang selama ini berjuang dan berdoa. Redalah mana-mana orang Islam. Sama ada dia musafir ataupun dia orang-orang yang berada dalam kedudukan dunia rendah. Yang dia pernah mendoakan kebaikan orang Islam dari segi umatnya. Redalah dia. Kalau hari ini dia ada di kubur, kata dia, tenang-tenang dan lapangkanlah kubur dia. Kerana kamu makbulkan akhirnya sekurang-kurangnya boleh duduk satu meja sekarang. Yang 10 tahun dulu kita tak pernah bayangkan pun. Mana-mana ulama' dulu yang mengangkat tangan berdoa. Dan telah pergi ulama' tu. Berikanlah dia kemuliaan dan keberkatan. Mana-mana orang yang mengaminkan doa dia. Hingga hari ini kita dapat lihat, barulah dapat duduk semeja. Setelah ujian yang besar dan berat diturunkan ke atas bangsa Palestin. Barulah orang Arab nampak. Memiliki minyak, memiliki harta. Yang dulunya kita tak peduli tentang orang-orang kita dibunuh. Maka hari ini walaupun timbul orang macam Muhammad bin Salman. Macam keturunan Raja Muhammad An-Nahyan di UAE. Kemudian Muhammad Abdul Rahman Qatar ni. Al-Thani. Jadi An-Nahyan Al-Thani dan juga Muhammad bin Salman Saud ni, sekurang-kurangnya bahagian-bahagian sejarah yang buruk tentang mereka kita abaikanlah. Kerana yang kita nak bergerak ke depan. Jadi dengan keluarga An-Nahyan, Al-Thani dan datang juga Bani Saud ni yang kemudian di bawah pimpinan baru ni ada nampak bahawa mereka nakkan sekurang-kurangnya
Tidaklah kita ni orang yang menikmati minyak dan kemudiannya menjadi orang yang berasa bangga berada di bawah telunjuk Amerika, melainkan kita menjadi orang bersedih di atas pembunuhan yang telah berlaku ke atas orang-orang Palestin. Banyak nyawa yang dikorbankan, begitu banyak tahun sejarah ni menjadi kucak-kacir dan begitu banyak tahun orang Islam menjadi agama yang sangat lemah dan tidak prominent. Begitu banyak tahun kita menjadi bangsa yang dianggap tak mudah, tak payah nak urus dia orang ni. Galakkanlah mereka berperang kerana dua perkara. Kerana asabiahnya dan galakkanlah mereka berperang kerana perbezaan pandangan. Kalau mereka berbeza mazhab, lagakanlah mereka di antara Sunni dan Syiah. Kalau mereka sama mazhab di dalam Syiah, di dalam Sunni, lagakanlah mereka di antara puak konservatif dan juga puak moderate. Kita tak ada masalah, kita bergaduh lah pula di antara pandangan-pandangan berbeza di antara puak konservatif dan juga puak nasionalis. Ada aja. Sebab sesungguhnya orang-orang ini sangat rapuh dan sangat degil dan sangat keras dengan pendirian mereka. Jadi titik-titik ni kita kena tengok di mana sekurang-kurangnya taklah kita bangga menjadi orang yang paling terislam. Tetapi agama kita menjadi lemah. Tidaklah kita berbangga kerana kita berpegang pada satu yang kita kata benar. Tetapi agama kita menjadi rapuh. Jadi siapa nak, kita pun tak mahu dalam kes Gaza ni. Kalau berunding, kena ada Donald Trump dekat situ. Tetapi kebijaksanaan. Bijaksana ni maksudnya kita faham keadaan sebenarnya. Bijaksana ni kita faham. Di mana kita jamu musuh kita makan, di tengah kenyang kita boleh mendapat persetujuan dia dan juga tanda tangan dia. Di mana tempat kita pergi pula ke rumah musuh dan musuh bagi kita makan, kita kenyang. Di tengah kenyang kita ni, kita tidak akan ditidurkan oleh tawaran dia. Jadi ada banyak benda lah yang kita nak kena urus sebab dia tak semudah dengan nak buat tuduhan. Nak buat tuduhan senang, Amerika tu jahat. Boleh percaya ke Amerika tu. Yahudi telah disebut. Habis kerana Yahudi disebut oleh dalam Quran sebagai orang jahat, kita di sini baca Quran dan tahu Yahudi jahat, maka halal lah bagi orang Palestin terus dibunuh. Hanya semata-mata kita baca tafsir ni Yahudi laknatullah. Maka bersenang-senang hatilah orang Malaysia berpegang pada Yahudi laknatullah sambil membiarkan orang Palestin mati dibunuh. Tak betul tafsirnya kalau begitu. Tak betul. Kerana kita menafsirkannya sebagai orang yang sedang membaca Yahudi laknatullah dalam keadaan bersenang lenang. Tak adil lah bagi orang Palestin yang sekarang sedang dibunuh. Dan kita kata benda ni kena berlaku akhir zaman. Dekat kita pula, hujung bulan gaji lewat 2 hari naik settle Facebook. Beli kereta, cala sikit cat, masuk dalam Facebook. Cat je pun dah hilang dah akhir zaman. Gaji lewat pun dah hilang pendirian akhir zaman. Kena dekat orang, besar ayat dia. Kamu orang-orang yang beriman, ini telah tanda-tanda akhir zaman. Sesuruhnya orang Bani Israel ni akan datang tuntut atas tanah ni. Dan datanglah seorang yang bernama Imam Mahdi yang akan menyelamatkannya. Saya tanyalah pula. Gaji kamu kalau lambat tu, boleh Imam Mahdi datang selamatkan? Kereta cala tak masuk ke dalam senarai akhir zaman? Tak ada dia kata. Maka tu bagi kita ni halal semuanya. Kerana kita orang yang berlapang-lapang dan bersenang lenang dalam mentafsir Al-Quran. Adalah tidak adil. Kita tafsir perkara yang sama yang jatuh kepada saudara-saudara Islam kita yang sedang ditimpa musibah. Okey, kalau tuan-tuan nak Harry Kissinger, saya naikkan Harry Kissinger, strategi rahsia dunia ni untuk tuan faham bagaimana Israel membina ataupun dipanggil Peng-Israelan Amerika. Bagaimana Amerika yang tak pernah ada pengaruh Israel, daripada dibentuk 1776, Amerika yang lebih besar pada 1824. Amerika yang lebih kompeten dan koheren dalam perjanjian 1924 dan Amerika moden yang ada sekarang selepas mereka menang Perang Dunia Kedua. Amerika ni tak pernah dipengaruhi oleh Yahudi kecuali 1966 bila terbunuhnya Presiden John F. Kennedy, maka pilihan raya untuk menggantikannya itu telah bermula. Israel melihat British bukan lagi kuasa dominan selepas Perang Dunia Kedua, maka lobby untuk melindungi Israel bermula di Amerika. Jadi pada tahun tersebutlah AIPAC ataupun pendana orang-orang Yahudi yang mendanai pilihan raya Amerika masuk pertama kali dengan mendanai pilihan raya yang dibawa oleh Presiden Nixon. Bila Nixon menang, orang Yahudi minta Nixon lantik Yahudi yang pertama bernama Harry Kissinger sebagai Susah Negara. Harry Kissinger tahu semua rahsia dunia kerana dia dah diatur oleh Israel. Masuk dulu dan akhirnya dia jadi penasihat keselamatan di White House. Daripada 63 sampai tahun 67. Kerana kerahsiaan dan fahamnya dia tentang kedudukan persenjataan dan juga kedudukan keselamatan dunia. Yahudi tolak dia lagi naik jadi Susah Negara. Maka dengan itulah bermula dalam perang tahun 67 tu, Israel nak diperang oleh negara Islam. Yahudi cepat-cepat, tak tahu, tak pasti Amerika lindung kita atau tidak. British bukan lagi kuasa utama. Negara-negara Arab nak lancarkan perang Arab Israel ni. Lantik seorang daripada kalangan kita naik dan pegang Rumah Putih. Yang kemudian membantu Rumah Putih buat keputusan untuk menyelamatkan Israel. Di tahun 67 ketika Kissinger naik. Dan tahun yang pertama, 4 negara Islam bergabung untuk memerdekakan Palestin dalam perang yang dikenali sebagai Perang Arab Israel ataupun Perang 5 Hari. Yang bermula pada 5 hari bulan Jun dan berakhir pada 10 hari bulan Jun 1967.
perang ni menjadikan kalah kerana Mesir dah standby konvoi tentera. Kemudian Syria dah standby konvoi tentera. Kemudian Jordan konvoi tentera. Kemudian sebahagian daripada pejuang-pejuang Palestin dan orang-orang Hezbollah, masa tu dipanggil orang-orang Syiah nak masuk serang daripada sempadan Jordan, nak ambil balik tanah mereka yang dirampas Israel. Dan Amerika membekalkan 107 jet pejuang moden yang Amerika bina daripada teknologi perang dunia kedua sampai teknologi perang Vietnam. Jadi 107 jet ni lah yang dibekalkan pada minit terakhir, di mana combat yang diatur oleh tentera Islam adalah masuk melalui jalan darat bersemuka dengan tentera Israel, dan Israel ini akan disidai kerana begitu besar gerombolan tentera Islam yang akan masuk daripada tanah Mesir. Begitu juga yang akan masuk daripada tanah Syria dan juga tanah Jordan. Tapi 107 jet itu menjadikan umat Islam, tentera Islam pada waktu itu kacau-kacau kerana Israel menggunakan pengeboman jarak jauh sebelum tentera Islam datang dan masuk dalam perang semuka. Tanah Sinai ini telah pun dibom. Dan juga begitu juga dengan Bukit Golan. Daripada Jordan bawa ke Bukit Golan sampai Bukit Golan hujung di tanah Syria, masuk sampai Mount Helmans ke Bekaa Valley. Semua dibom oleh 107 buah jet yang Amerika bagi. Kenapa? Kerana orang ni. Tahun 1973, tentera Islam perang. Dia masih lagi Harry Kissinger, masih lagi. Nixon kalah kerana pengundi Amerika marah. Nixon menyokong dan gagal menghentikan perang Vietnam. Mereka lantik Presiden baru Johnson. Kerana susah negara tak perlu bertanding. Naiklah Presiden Johnson. Dia orang selit lagi mamat ni, jadi juga naik Presiden. Jadi itu saya jelaskan kepada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak ambil buku ni, RM60, kalau tuan-tuan nak combo dengan strategi rahsia Cina, tuan-tuan nak baca selain daripada bagaimana Amerika dan bagaimana tuan-tuan nak memahami Cina, ini mentor, ini adalah mentee dia. Tuan-tuan akan dapat buku ni dengan harga RM60 satu. Kalau ambil combo, saya boleh bagi dah 110 hak. Kalau ambil combo kalau tuan-tuan nak mana-mana satu, saya tak boleh ni. Dan saya pun tak galak kalau tuan-tuan orang yang tuan-tuan rasa jenis suka buat assumption tadi lah, Amerika tak betul. Tak boleh. Sebab memahami faktor ilmu bukan membuat kesimpulan, tapi meluaskan pandangan. Meluaskan dulu pandangan, ambil proses luas pandangan. Sebab akhirnya dalam perdebatan dan pengujian ilmu, tak ada kesimpulan pun tak apa. Ilmu bergerak, tanpa kesimpulan pun tak apa. Sebab dia bukan iman. Iman ni kena ada kesimpulan dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak boleh nak di lah itu. Tapi ilmu-ilmu geopolitik ni dipanggil asas-asas melunak dan meluaskan ruang fikiran. Maka tuan-tuan baca ni, mestilah ada keinginan untuk memahami apa yang anda tak fahami. Bukan nak ambil benda yang kita suka aja. Kita nak yang kita setuju je kita baca. Sebab ilmu ni nak mengukuhkan lagi pendirian kita, kita baca kekuatan pendirian lawan. Maka apabila kita berhujah, taklah jadi kata semua cakap Amerika kena dengar, sebab tuan-tuan tak baca sejarah Islam. Tuan-tuan tak tahu apa yang berlaku daripada 1924 bawa 1927 dan kemudian percaturan memecahkan Islam kepada blok-blok. Kemudian tuan-tuan tak tahu sama ada Illuminati, sama ada Freemason ataupun datang New World Order ataupun datang gerakan New Age yang ada sekarang. Adalah benda yang telah dirunding dan telah dikaji. Satu adalah pecah belah Islam, yang kedua sesatkan mereka daripada akidah mereka. Dan akidah mereka tak boleh disesatkan dengan ketuhanan. Maka seraplah masuk dengan pendirian-pendirian falsafah duniawi yang bunyinya sangat betul dan sangat realistik, tetapi akhirnya dia merosakkan mereka dari dalam. Jadi kalau tuan-tuan baca untuk faham, maka tuan-tuan bukan saja menjadi orang yang tahu untuk diri sendiri. Yang saya katakan, kita baca untuk tahu. Kenapa? Kita tak tahu. Kemudian kita baca untuk faham. Supaya kita ni dapat membuat keputusan untuk diri kita sendiri. Kita baca untuk jadi orang arif. Supaya kita boleh menyampaikan pada orang lain, yang orang yang berada dalam tahap belum tahu jadi tahu, yang faham tapi tak reti menyampaikan, bergantung pada orang-orang arif. Iaitu orang arif ni orang menyampaikan kepada masyarakat dia tentang apa yang sebenarnya berlaku. Jadi tak adalah kita masuk dengan mudah kita menggunakan ayat-ayat lama. Ini Amerika kata apa kena ikut. Aku nak cakap dengan kau macam mana? Kau pakai ATM pun bayar kepada Amerika. ATM machine tu. Sebab sistemnya dikuasai oleh Vanguard. Pakai kad kredit, kau bayar ke Cyrus, yang juga dikuasai oleh Vanguard. Jadi berpada-pada di tempat mana yang kita boleh. Takkanlah kita nak jadi ekstrim sampai tak terpilih. Kau bergerak travel antarabangsa, punya menyampah kau dekat Amerika, dolar Amerika duduk dalam poket kau. Kita pilih bahagian-bahagian yang menjadikan kita ni arif. Dan tu dia kata arif lagi bijaksana. Kalau bersampai lagi bijaksana, hebatlah. Di mana tuan-tuan boleh membuat percaturan. Masuk rumah musuh. Masuk rumah musuh bukan tanda bersahabat dengan musuh, tapi nak tahu di mana musuh tinggal dan bagaimana musuh berfikir. Keluar daripada rumah musuh bukan kerana enggan soal musuh. Fahamlah kita tentang kedudukan musuh dan balik dan belajarlah tentang rumah musuh yang telah kita lihat. Maka orang yang bijaksana ni, dia selamatlah. Sebab dia berani masuk, dia berani makan dalam rumah musuh. Dia berani semua. Kerana dalam diri dia ada perkataan bijaksana. Bahawa perbuatan ni tidak tanda aku bersahabat. Dia tentang aku berbaik dengan musuh untuk memahami musuhku.
Kerana musuh berada dengan kita dalam keadaan demikian. Sebab tu kita bila merdeka, kita ada cabaran tentang mentakrif kemerdekaan. Kita kata kita tak dijajah. Kita kata dulu kita serah aja British sebagai pentadbir. Kita dah konflik. Bagi penjajah dia kata apa? Datang tanpa perang, janji aku dapat kawal mereka. Sama ada bukan di hadapan senjata aku, tetapi di depan mata pena aku. Senang. Faham? Jadi kita duk berbuat lagi, duk refer balik. Kita ni tak pernah, tak apa, yang dah lepas ke depan. Supaya kamu belajar. Kamu belajar. Okey, saya naikkan buku ni. Kalau tuan-tuan nak, tadi saya beritahu kata, bagi mereka yang nak 3 Ibnu ni, saya rasa, sebab saya dah lama naik buku Imam Syafi'i. Ramai dah ada buku ni. Tapi saya satukan kali ni, kalau tuan-tuan nak rehlah Ibnu Fadlan dengan Ibnu Khaldun, harga dia 65 Yalah, 3 ni 70 kita belanja. Daripada 85 kita belanja 70. Yang ni 2, kita belanja yang ni 2, 60. Yang ni 45, ni 25. Saya belanja 58 lah hari ni. Ibnu Khaldun ni tebal lah. Daripada 6 kitab rehlah dia disatukan Ibnu Khaldun. Yang ni 1. Ingatlah kisah Ibnu Fadlan ni menarik. Sebab dia lahir 877. Tahun kematian dia orang tak tahu. Dia pergi mengembara sekitar tahun 927. Sebagai ambassador daripada kerajaan Abbasiyah untuk pergi lihat apa yang ada di tanah Turki. Turk ni dipanggil Viking lagi. Sebab orang Turki belum Islam. Turki ni 1458 baru jatuh di bawah Islam. Dia bawah Sultan Muhammad Fatih. Dia masuk ni dalam abad yang ke-10. Dia catat pertemuan dia dengan orang Viking. Di bagaimana dia melihat orang Rusia. Kemudian dia meluncur sampai ke tanah Asia Tengah. Dia balik dan dia tulis laporan ni. Sepanjang perjalanan dia diserahlah kepada pemimpin dia, Raja Abbasiyah. Teks ni kemudian tersimpan. 1923 baru orang jumpa. Jadi kalau kita ambil tahun teks ni ditulis 950 lah kita kata laporan ni. 930 laporan ni sampai. 1923. Tuan-tuan kira 1000 tahun lebih barulah ditemui teks ni. Ditemui teks ni dan 1923 barulah dicetak pertama kali dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab sebagai tanda satu penemuan sejarah yang penting. Bahawa catatan ni, rehlah ni adalah catatan sejarah yang penting dibuat oleh seorang yang menyusup masuk sebagai diplomat yang bergelar pengembara, merakamkan catatan-catatan sejarah tentang bangsa-bangsa besar yang berada di luar tanah Jazirah Arab yang belum Islam pada waktu tu. Tahun 2025, 102 tahun selepas buku ni ada, barulah kita bawa ke dalam perbincangan bahasa Melayu. Ibnu Fadlan ni. Ibnu Khaldun ni dia lahir 400 tahun selepas Ibnu Fadlan. Dia adalah orang yang lahir di Tunis, Arab Tunis. Sekarang jadi Tunisia. Dan kemudian tahun 1332. Berarti orang ni lahir 877. Julat waktu dia jauh. Tapi Khaldun yang menulis kitab yang paling besar yang kemudiannya menjadi rujukan dunia tentang antropologi, sosiologi, historiografi yang kita bincang-bincang kemudian menjadi sains politik. Kita bincang-bincang lagi asas ilmu dia jadi geopolitik yang kita bincang sekarang. Jadi kalau tuan-tuan nak 3, kalau tuan-tuan dah ada buku Imam Ghazali, ambil yang 2 ni saja. Saya belanja berapa hari ni saya belanja? Tadi saya sebut? Harga 75. 65. Sekarang saya belanja 58. Hari pengenalan saya belanja 58. Sebab siapa nak ambil 58. Tapi kalau nak 3 ni, tuan-tuan boleh dapat. Daripada 85, saya belanja 70. Saya diskaun RM15. Okey, kalau tuan-tuan yang nak buku cerpen kritik politik saya. Cerpen-cerpen ni kritik politik yang sangat keras. Dia tak ada majalah yang nak terbitkan. Tak ada akhbar nak terbitkan. Saya terbitkan sendiri. Matinya saksi yang lupa makan malam. Ini adalah cerita-cerita di belakangnya penuh dengan konspirasi politik. Yang saya lihat dalam real. Dan kemudian saya pindahkan dalam bentuk karya-karya realisme magis. Yang dipanggil sebagai satire moden. Kalau tuan-tuan nak 10 cerpen ni. Kalau tuan-tuan yang nak ambil sebab tuan-tuan dah ada banyak buku. Ramai yang dah beli buku saya. Pasar ke pasar. Kalau nak combo saya memang bagi murah hari ni. Pasar ke pasar dengan buku ni saya bagi hanya RM50. Okey, pasar ke pasar dengan buku ni saya bagi RM50. Sekarang saya turunkan lagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak, saya turunkan RM48. Siapa nak combo ni? Tapi kalau nak buku ni saja, hari ni saya bagi kat tuan-tuan RM18. Buku ni naikkan 18. Ada unlock lagi belum belum kita buka. Matinya saksi yang lupa makan malam saya belanja RM18 untuk tuan-tuan. 10 cerpen kritik politik saya baca jadi keras tak keras kritik politik dia. Yang ni pasar ke pasar. Buku yang tuan-tuan tak boleh beli kat tempat lain. Anekdot kembara saya dah terima laporan RM60,000 jualan dia. Anekdot kembara nak tuju RM50,000. Berarti saya ingat pesta buku ni dia akan keluar cover baru. Pasar ke pasar, anekdot jalanan dah capai RM60,000. Anekdot kenangan telah mencapai RM30,000. So pesta buku nanti dia tetap dengan kulit warna hitam. Saya fikir dia sempat sampai gold. Okey tuan-tuan, kalau nak bukan catatan Ibnu Khaldun tentang Viking, Ibnu Fadlan. Tadi saya bacakan. Jadi kalau tuan-tuan nak buku ni, ambil saya belanja hari ni 2 RM48. Okey. Matinya saksi berapa pages? 10 cerpen. 10 cerpen dia datang dalam 103 pages.
103 pages, 10 cerpen kritik politik lah. Saya ambil kata cerpen saya yang pertama. Matinya saksi yang lupa makan malam. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan faham lah. Ini tentang troopers. Orang yang dibayar untuk menjatuhkan ahli-ahli politik. Mereka diupah. Dan tuan-tuan pun nampak. Orang ni dia kerja dengan orang ni. Selagi dibayar duit lah. Dulu dia bersama dengan orang ni. Sekarang dia bersama dengan orang ni. Siapa bayar dia lebih duit, maka dia akan menjadi soldadu trooper bagi orang tersebut. Dan saya kecewa dengan kawan-kawan saya. Yang mana menjadikan diri mereka sebagai alat memecah belah bangsa. Hanya semata-mata mereka menerima manfaat pembayaran duit daripada tuan-tuan punya yang memelihara mereka sebagai polong atau hantu raya ni. Itu maka saya tulis matinya saksi yang lupa makan malam. Kisah dia. Mayat sudah terbaring di atas meja. Sebentar tadi seorang lelaki gemuk terkial-kial mengendongnya mengangkit tangga dan meletaknya di situ. Wajah lelaki gemuk itu merah menyala serta terus dilencuni peluh. Beratnya 68 kg dan tingginya 181 meter. Mungkin dia sudah lama mati 24 jam. Tiada tanda luka ditikam atau ditembak. Mulutnya berbuih. Dia mungkin mati diracun. Jadi dia bawa mayat, dia nak bagilah kepada orang yang mengupah dia untuk bunuh. Ini politician, gambaran dia kepada troopers. Tapi akhirnya politician ni dibunuh juga oleh trooper tu. Kerana dia masuk akses. Selalunya orang jadi trooper. Dia baik dengan pemimpin ni, dia duduk. Dia tahulah semua gerak pemimpin ni. Tapi dia dibayar untuk membunuh pemimpin sana. Maka akhirnya menterdarah dia tak cukup. Dia pergi pula pemimpin sana. Aku ada banyak rahsia tentang pemimpin tu. Kau bayar aku sekian jumlah, aku dedahkan, aku telanjangkan. Beginilah apa yang berlaku dalam matinya saksi yang lupa makan malam. Lain jalan bunuh diri. Tajuk dia keras-keras, sebab tu media yang lain tak mau siarkan. Yang ni saya cerita tentang Korea Utara dan juga Amerika Syarikat. Lain jalan bunuh diri ni saya cerita tentang orang-orang yang dulu membenci negara ni. Dia pergi duduk luar negara, dia bantai tok-tok negara ni. Dia bantai tok-tok. Hari negara ni berubah. Bila kerajaan beralih dan kononnya dia nak dapat keuntungan. Berdedai-dedai dia berbaris nak balik ke dalam negara ni. Jadi kita kata kalau dulu kau hina negara ni waktu kami susah. Sekarang kau rasa puak kau menang dan kau nak berdedai-dedai balik. Kau pergi cari jalan bunuh diri lah. Tak payah balik tanah air ni. Maka itulah jadi lain dayan bunuh diri. Okey, kemudian dalam period peralihan kuasa negara juga, politik plastik dan naratif itu si tukang naratif si tukang tidur. Cerita soal menteri kabinet kita. Punyalah dah tak ada kita nak lantik kerana perpecahan dan pembahagian kuasa berteraskan kepada parti-parti yang berkolaborasi ni. Maka ada parti telah menghantar wakil dia yang bengap untuk menjadi menteri. Jadi satu masa adalah isu besar ketika menteri kita ni pergi ke Itali. Jadi isu besar. Media barat datang untuk menekan negara kita kerana imej Islam dia. Maka media barat menyerang dengan mengatakan kita adalah negara penindas LGBT. Menteri ni punya tak tahu apa satu dan dia punya IQ almost, saya tak tahulah berapa IQ dia. Dia jawab, tak ada isu di Malaysia, tak ada LGBT. Satu dunia ketawa. Saya rasa mana-mana wartawan yang berpangkalan di Eropah, interview mana-mana menteri daripada mana-mana negara sekalipun yang termundur di dunia, takkanlah dia boleh pergi jawab. Tuan-tuan cari cerita ni, tuan-tuan Google cerita ni, tuan-tuan Google, tuan-tuan jumpalah menterinya. Sekarang dah tak jadi menteri dah. Tapi berulanglah juga soal menteri yang tak capability ni sampai sekarang pun ada. Buat macam mana? Nasib kita ada. Kemudian budak e-hailing dan Sir Emeritus. Ini adalah kisah bagaimana saya gunakan watak, bagaimana orang berkompromi. Kita sama kita ni sanggup mengkhianati. Kita sama kita bergabung nak khianati orang lain. Walaupun kita tak ada keberuntungan dalam pengkhianatan tu. Kerana saya sokong A, awak sokong B. Okay, A dan B ni akhirnya last-last dia jadi kawan juga. Besok dia nak bentuk kerajaan, tak cukup kawan, dia tukar kawan, tukar kawan, dia tukar kawan, dia tukar kawan, dia tukar kawan. Mereka pun bertukar-tukar pasangan. Tapi kita yang tak faham ni, sanggup berbuat melangkaui orang yang dulunya pernah bermusuh kembali kawan, pernah bermusuh kembali berkawan. Kita tak faham. Maka saya menulis cerpen ni, Budak Healing dan Sir Emeritus ni, berpada-padalah. Akhirnya kerana kamu memegang konsep menyokong, kamu menjadi seorang yang sangat taksub hingga kamu tak tahu. Orang yang kamu sokong tak pernah saling mengkhianati satu sama lain, melainkan kalau ada kepentingan untuk mengekalkan ataupun tidak untuk melemahkan kuasa. Saya tulis Budak E-Hailing dan Sir Emeritus. Adalah 10 cerpen dalam ni. Kalau tuan-tuan nak buku ni saja RM18. Kalau tuan-tuan nak combo. Ini kumpulan, saya ada tulis 8 kumpulan cerpen. Tapi tak banyak yang saya rajin nak jual. Cuma yang ni saya terbit sendiri. Dan dia ada 10 cerpen easy going untuk tuan-tuan baca. Dan dia dipanggil sebagai satire comical. Tuan-tuan boleh ambil buku ni RM18 ataupun tuan-tuan nak dengan buku ni. Saya sedang belanja. Berapa tadi saya belanja? 48. Seperti tuan-tuan beli buku ni 30, saya diskaun daripada harga 35, buku ni jadi 18. Tuan-tuan nak lock sekarang. Okey?
Tapi saya saja kalau tuan-tuan nak rehlah ni, siapa yang ada rehlah, kuatkanlah bacaan rehlah. Sebab semua rehlah-rehlah ni memberikan gambaran kepada kita. Yang ni 1,300 tahun yang lalu. 767 dengan 20. Berarti 900 lebih tahun. Tolong tolak sekejap. 20 sekarang. 20 tolak tahun 767. Yang punya matematik fail. 1,200 tahun lebih. Okey, ini kedua-duanya datang daripada latar 1,200 tahun lebih yang lalu. Kerana Imam Syafi'i tak pernah jumpa dengan Ibn Fadlan. Sebab Ibn Fadlan ni dia base di Baghdad. Imam Syafi'i ni base di Mekah. Kemudian pergi ke Madinah, dia pergi ke Baghdad tapi tak bertemu dengan Ibn Fadlan. Pasal Ibn Fadlan ni pada tahun 927 dia keluar. Dia tak pernah, pasal tahun dia 877, ni tahun dia 767. Berarti ini adalah catatan travelog keilmuan yang pertama. Ini yang kedua dalam susunan jalur sejarah. Dan ini yang saya tak kata ketiga lah. Ini 6 buku dalam satu buku. Sebab buku ni asalnya 6 rehlah Ibn Khaldun. Sebab Ibn Khaldun buku masyhur dia adalah buku masyhur Ibn Khaldun ni. Buku dia yang dijadikan sebagai induk bagi segala ilmu sosiologi, antropologi, historiografi. Yang kemudian dikembangkan oleh yang dalam dunia moden menjadi sains politik, geopolitik, sains sosial. Okey. Tapi dia ada lagi 6 kitab rehlah dia. Sebab dia mengembara daripada tahun dia lahir tahun 1332. Okey, 1332 masuk tahun 1360-an tu dia dah mengembara. Kitab ni dia tulis 1377. Dia wafat 1406. Maka saya kombokan semua rehlah ni. Semua rehlah ni atas permintaan saya supaya Kiri Daran terbitkan. Sebab dia nak kayakan tuan-tuan baca buku rehlah. Cuma rehlah Ibn Khaldun ni kita tak dapat terbitkan dalam bentuk murah kerana dia datang dalam 6 buku. Dia datang dalam tahun 1983. Seorang cendekiawan Arab, Muhammad Asif Agis kan nama dia. Dia sayang takut kitab Ibn Khaldun ni hilang kerana orang duk tumpu kepada mukadimah. Maka dia cantumkan buku ni. Saya tak ingat nama dia. Saya ingat kat tuan-tuan. Dia yang ambil buku ni susun. Kerana tanggungjawab dia tak nak kitab-kitab rehlah Ibn Khaldun ni jatuh. Tak, saya tengok jap nama dia. Saya tak boleh ingat nama, nanti saya cari balik kat tuan-tuan. Ya, balik. Kita kena kredit orang yang buat kerja ni. Boleh pula saya tak jumpa. Dulu saya hafal je nama dia. Dia susun jadi tahun 1983, iaitu kira-kira 14, 19. Jadi kira-kira 500 tahun. Selepas wafatnya Ibn Khaldun ni, 500 tahun lebih lah. Dia cari balik semua kitab ni, dia cantum. Jadi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh ambil kat tuan-tuan baru, tuan-tuan boleh ambil 3 sekali. Tapi Imam Syafi'i ni saya dah jual banyak. Dekat 8,000 naskah dah saya jual. Imam Syafi'i ni yang saya jual saja. Tuan-tuan tengok dekat pintu kedai kita tu. Kemudian yang dijual lagi kerana video-video. Saya rasa buku ni dah terjual lebih daripada 50,000 naskah berdasarkan promosi yang juga dibuat oleh penerbit dan juga rakan-rakan yang gunakan video saya untuk beg kuning. Kemudian saya bawa rehlah ni. Baca supaya tuan-tuan. Satu, saya bagi panduan pada tuan-tuan. Sesungguhnya, mengembara dan mencari ilmu. Itu adalah sifat orang Islam daripada dulu. Jadi saya nak bagi panduan pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak keluar besok pergi bercuti, tuan-tuan akan dapat beza. Jangan bercuti dalam budaya datin-datin kerana nak mencari beg murah dekat Vietnam. Jangan bercuti dengan budaya orang belagak ala-ala hartawan tapi dia tak ada apa. Dengan bercuti dan bergambar banyak di Instagram. Dengan membaca buku-buku ni, tuan-tuan akan tahu penggambaran yang dilalui oleh orang-orang yang warak, Imam Syafi'i. Penggambaran oleh lalu orang-orang yang bertanggungjawab meninjau bagaimana menusurkan Islam oleh Ibnu Fadlan. Dan orang-orang yang telah mengembara dan menulis banyak teguran tentang langkah-langkah mengukuh dan menambah baikkan Islam dalam karya Ibn Khaldun. Jadi saya harap, satu, tuan-tuan baca membetulkan penggambaran dan kemudian saya harap adik-adik nak jadi penulis. Lepas ni tulislah sesuatu tentang rehlah. Bila menggembara jangan tayang lagi. Suara okey, Haji okey. Jangan menggembara hanya setakat kerana untuk berfleksi. Menggembaralah. Tuan-tuan kongsi dekat mana pun di Instagram, di TikTok ataupun di Facebook. Tuan-tuan terpandu. Satu, kalau tuan-tuan nak menulis perkara yang baik. Dalam peristiwa Imam Syafi'i ini adalah semua peristiwa fizikal yang Imam Syafi'i lihat dengan mata yang baik. Dia kongsi kita dengan peristiwa waktu dia diraihkan untuk makan nasi kali pertama. Imam Syafi'i ini tak pernah makan nasi sampai umur 14 tahun sebab keluarga dia miskin. Mak dia boleh dia buat roti je bagi dia makan. Dan dia dimuliakan oleh orang-orang kaya. Dia dimuliakan orang kaya. Jadi hari pertama tu Imam Syafi'i dapat makan nasi. Kita dapat lihat bagaimana Imam Syafi'i berkongsi dalam rehlah ni. Kemuliaan di mana dia makan nasi bersama orang yang kaya dan orang kaya ni tak amalkan sunnah.
Kata Imam Syafi'i, kerana mereka memuliakan aku. Dan kerana mereka menghormati aku. Untuk pertama kali aku makan dengan 5 jari dengan menyembunyikan sunnah aku. Sunnah aja. Kerana aku nak muliakan orang yang memuliakan aku. Imam Syafi'i umur 14 tahun dah buat dah pertimbangan. Untuk tidak meletakkan perkara-perkara yang dia rasa dia paling bagus. Tidak. Dia kena letakkan perkara-perkara bagaimana nak bersifat orang yang memang bagus dalam meraihkan aku sebagai tamu. Pengajar dia jumpa Imam Malik. Bagaimana bersangka-sangka tu, akhirnya Imam Malik jawab kepada dia, jangan bersangka-sangka. Sebab kalau kamu start je bersangka-sangka kerana aku menduang air basuh tangan ke tanganku sendiri, maka kamu tak nampak seluruh kebaikan aku. Sebab dalam kes Imam Syafi'i pergi ke makan ke rumah Imam Malik. Imam Malik khadam ni nak basuh dah tangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil, Imam Malik tarik, suruh basuh tangan dia dulu. Imam Syafi'i terus buruk sangka. Dia ni nama je orang alim. Sebab dia orang ni jarak umur 14 dan 71 tahun dalam buku ni. Jadi Imam Syafi'i jumpa Imam Malik, dia ni 14 tahun. Imam Malik dah 71. Kerana Imam Malik tu basuh-basuh tangannya, Imam Malik pun hidang lah untuk Imam Syafi'i hidang. Imam Syafi'i tak puas hati. Kerana basuh tangan je. Maka habis dia makan, dia kata, wahai Tuan Imam Malik, kamu ni orang yang alim. Mana mungkin kamu basuh tangan kamu sendiri dan kamu membelakangkan tamu. Maka Imam Malik jawab dengan elok sebab Imam Syafi'i ni umur 14, dia dah 71. Dia kata, wahai Syafi'i, tidakkah kau melihat aku basuh tangan aku ni kerana aku nak hidangkan kamu kurma daripada tangan aku yang bersih. Yang kedua kan aku kata tadi, makan malam ni yang kau datang rumah aku mendadak ni, bini aku selalu tinggalkan aku sedikit kurma dan segelas air. Kan aku bahagikan 2 kurma tu. Kalau aku nak tunggu kamu ambil, kamu mesti ambil 1-2 je daripada pinggan aku. Dan susu ni dibahagi 2. Kalau aku tak tuangkan, dah tentu kamu akan malu untuk minum dia. Jadi seluruh khidmat Imam Malik ni untuk memuliakan Imam Syafi'i, langsung Imam Syafi'i tak nampak. Ditutup oleh marah dia kerana syak yang pertama pasal basuh tangan dia. Maka perlakuan-perlakuan baik selepas basuh tangan tu tak dapat dilihat. Maka Imam Syafi'i tulis dalam kisah ni, bagaimana dia berjumpa dengan Imam Malik dalam kisah ni Imam Syafi'i ni. Jadi banyak. Jadi kalau tuan-tuan pergi dalam ni, tuan-tuan akan nampak. Mengembara nak tengok akhlak orang yang baik. Macam mana Imam Syafi'i mencari akhlak orang baik? Bagaimana Imam Syafi'i merendahkan ilmu dia ketika dia dah boleh berkeluar fatwa di kota Mekah. Dia tulis kitab fiqh yang pertama umur 10 tahun. Tapi orang kaya jumpa dia, hormat ilmu dia. Tahu kata ini budak muda yang disebut seluruh orang tanah Mekah telah boleh mengeluarkan fatwa. Kerana begitu banyak ilmu dia hingga dah tak ada guru di kota Mekah yang nak ajar dia. Kan Imam Syafi'i lebih pandai daripada guru-guru dia. Jadi sini tuan-tuan akan tengok. Jadi bila tuan-tuan nak mengembara besok, ini Ibnu Fadlan. Kita kata, bukanlah kita nak mengembangkan Islam. Saya kata kita nak mengembara. Tuan-tuan nak tengok peluang perniagaan ni, kita buang banyak duit. Orang hanya tengok kita dan tiket flight, kita dan kapal terbang. Kita dan hotel mewah yang kita tempah di Eropah. Habis duit kita berbelas ribu, satu ilmu kita tak dapat, kita dapat like je. Kita dapat like di media sosial, kita dapat share, kita dapat good comment. Tapi Ibnu Fadlan jalan dengan melihat yang saya kata budak-budak muda sekarang bila jalan, Imam Syafi'i umur 14 tahun, bukan 17, umur 14 tahun dah keluar fatwa. Umur dia 15 tahun, dia pergi mengaji dengan Imam Malik. 9 bulannya kata Imam Malik, kau dah ambil dah semua ilmu aku, kau mengajarlah. Tengok dalam buku ni, Imam Syafi'i kata lepas dia duduk 9 bulan, dia dah belajar habis dah kitab Al-Muwatta, 2,500 hadis dia dah hafiz, dia dah boleh sampai dah. Tinggallah Imam Malik kata, kamu mengajarlah pula. Terkejutlah orang di kota Mekah ni. Di kota Mekah terkenal kerana fatwanya. Pergi dia ke Madinah. 9 bulannya dia dah kuasai ilmu Imam Malik. Imam Malik mengajar 50 tahun. Beribu anak murid datang. Tak dapat seorang pun secerdik Imam Syafi'i. Jadi masyhur lagi nama dia. Bila dia sampai di Kufah, anak murid Ahmad bin Hanbal. Imam Hanbali meninggal. Imam Syafi'i lahir 150. Tahun yang sama, Imam Abu Hanifah meninggal di Kufah. Imam Malik umur 54. Imam Syafi'i naik 14. Dia jumpa Imam Malik 71. 14 tahun. Waktu dia pergi Kufah, berarti 14 tahun telah kembali ke Rahmatullah Imam Abu Hanifah. Dia jumpa 2 anak murid Imam Abu Hanifah, tak berani mereka mengajar dia. Mereka kata bacalah kitab-kitab Imam Abu Hanifah. Hinggalah dia baca kitab Imam Abu Hanifah, tidak ada satu muka surat dan tidak satu perkataan yang tidak dia hafal. Hingga bila anak murid Imam Abu Hanifah nak berkeluar fatwa yang salah, Imam Syafi'i sebut anak murid Imam Abu Hanifah ni nama dia Abdullah bin Hasan dan seorang lagi nama dia Khalid bin Yusuf. Dia kata dekat mana silap dia? Kau pergi cari kitab ni, buka muka surat ni, kau jumpa bab ni, tengok para ni, tengok hadis ni, tengok apa hujah daripada Imam Abu Hanifah. Nescaya kau dapat jawapan. Berkali-kali berlaku, anak murid Imam Abu Hanifah ni, Abdullah bin Hasan dengan Khalid Yusuf panggil orang seluruh kota Kufah. Hari ini kami mengakui. Hari ini kami mengakui bahawa orang yang paling tahu tentang Imam Abu Hanifah bukan lagi kami berdua, melainkan dia adalah Imam Syafi'i. Baru dia pergi ke kota Baghdad. Jumpa dengan raja, dengan Sultan Harun Aminur Rashid daripada Bani Abbasiyah. Dalam umur dia yang kurang daripada yang umur dia dalam 15 tahun umur dia tu. Dia syarahkan kepada Sultan Khalifah Harun Aminur Rashid. Dengan menyampaikan kepada Khalifah Harun Aminur Rashid, cerita buku ni lah. Saya sampaikan balik cerita buku. 3-4 kali dengan spam, cerita buku, jadi saya ban keluar. Cerita dari buku ni. Tenang keluar dulu,
Roni saya terpaksa buang you keluar. Spam kamu menyusahkan orang. Maka inilah kisah dia. Jadi kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan boleh ambil 2. Kalau tuan-tuan yang dah memang follow saya lama, tuan-tuan dah ada dah banyak buku macam, sebab kita dah jual 2 tahun. Ini je yang baru masuk ke dalam pasaran kita. Rihlah Ibn Khaldun dan Rihlah Ibn Fadlan. 2 ni saya belanja dekat tuan-tuan hari ni RM58. Okey, kalau tuan-tuan nak buku cerpen saya ni, per cerpen saya jual 18. Kalau nak combo dengan kumpulan artikel, ingat ini bukan anekdot. Kalau anekdot, saya catat ringkas-ringkas. Anekdot ini tak, ini kumpulan esei saya. Ini kumpulan esei saya. Panjang lah tentang Imam Syafi'i ni. Bila kita menggembarakan besok, supaya kita mempertajamkan mata kita. Sebab tu saya tuan-tuan tanya kenapa saya pergi ingatan saya detail tentang kanak-kanak yang lapar di Afghanistan, keadaan kanak-kanak yang lapar di Palestin, keadaan penindasan ke atas orang, saya masuk Israel kan, penindasan ke atas orang Palestin, kebuluran yang sangat dahsyat ketika saya sampai di Ethiopia, kisah sedih ketika saya menjadi wartawan dan juga melaksanakan misi kemanusiaan di Aceh 2004. Kenapa saya sanggup masuk ke Takbai ketika boleh ditangkap dan dihukum penjara oleh pihak tentera ketika undang-undang darurat selepas pembunuhan orang-orang di Islam di Takbai? Adalah kerana kita percaya setiap perjalanan kita tu adalah untuk membuka mata kita dengan melihat peristiwa-peristiwa yang mendewasakan kita. Itu saya bagi tahu, kata besok kalau tuan-tuan bercuti, tuan-tuan memanglah tak menulis buku. Kalau tuan-tuan boleh buku, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan nak bonek status pun, tuan-tuan kata biarlah isi daripada perkongsian tuan-tuan ni mencapai isi seperti mana standard yang telah ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam perkongsian akhlak. Mencapai standard yang telah ditetapkan oleh Ibn Fadlan dalam perkongsian isi dia, iaitu catatan supaya masyarakat kita mengenali sesuatu peristiwa dan tempat tuan-tuan pergi itu dengan nilai kemanusiaan dan pertambahan pengetahuan dan juga pengetahuan attitude mereka meningkat. Ataupun bersifat akademik seperti tulis Ibn Khaldun. Jadi status-status yang tuan-tuan naik daripada foto tuan-tuan di media sosial ni, tak kisah media apa, tapi standard. Kita nak standard Imam Syafi'i dalam berkongsi pengalaman. Sebab dalam ni tak ada hadis. Dalam kisah ni tak ada petikan Al-Quran. Semua adalah catatan-catatan yang dia pelajari dalam pertemuan dia dengan manusia di keliling dia. Yang ni adalah catatan-catatan yang dia ambil. Bagaimana dia memahami orang yang bukan Islam dalam catatan dia bagi memudahkan. Selepas ni catatan yang dibaca, Empire Abbasiyah, betul, dia nama Abbasiyah, dapat mensyiarkan Islam kepada orang-orang yang ditulis tentang bangsa Turk, bangsa Viking. Dia tulis juga tentang bangsa Asia Tengah sampai ke dalam bangsa Prus, iaitu bangsa Rusia. Jika tuan-tuan nak, 3, 2, tuan-tuan boleh ambil. Ada apa yang tuan-tuan nak tanya tak? Saya minum air sekejap Korojak tak jadi sampai esok. Lusa pula malam ni saya akan bawa tamu saya, Banci, daripada NGO yang menguruskan jenazah dan bank jenazah. NGO Sentuhan Sentuhan Cinta Kasih, Setia Kasih, Sentuhan Setia Kasih. Sentuhan Setia Kasih. Viking tuan-tuan baca lah. Saya tak. Saya Ibn Fadlan ni, saya hanya baca atmosphere dia. Saya belum baca buku dia. Buku masuk dekat saya banyak. Jadi saya nak cerita Viking, tuan-tuan baca daripada Ibn Fadlan punya catatan. Bagaimana dia mencatatkan tentang Turk Viking. Orang Turk tu pun disebut Viking dulu. Kerana dia melihat 600 tahun sebelum Islam. Jadi saya baru sekarang ni habis. Kerana Ibn Fadlan ni baru. Jadi saya download banyak untuk baca tentang Ibn Fadlan saja. Peranan diplomatik dia main. So saya cerita kat tuan-tuan ni tentang personality Ibn Fadlan. So besok tuan-tuan pinjam personality Ibn Fadlan. Ibn Fadlan ni setahun dia mengembara. Jadi kandungan ni saya belum baca. Sebab yang ada dekat saya ni Ibn Fadlan baru datang. Dan baru datang juga dekat saya buku Tongkat Musa. Jalaluddin Iqbal, Muhammad Iqbal. Yang ni tak ada masalah lah pasal Ibn Khaldun ni saya kenal daripada saya muda. Ibn Fadlan ni saya baru kenal bila cadangan buku ni dibawa oleh Kiri Daran. Kita nak terbitkan semua Ibnu-Ibnu ni, orang-orang hebat ni. Jadi Kiri Daran datang kat saya. Saya kata bagus Kiri, kalau ini saya diplomatik punya journey. Dan how orang ni pada tahun abad ke-10 tahun 900-an. Tuan-tuan bila baca abad ni dia ghostan ke belakang tau. 10 sampai 99 dipanggil abad 1. Jadi 900-an ni jatuhnya abad 10. Sekarang ni 20-an kan, tahun ni kan 2000-an dia jatuh abad 21. Ibn Battuta rehlah dia ada tapi saya tak jual. Rehlah dia saya jumpa, saya tengok ada satu company terbitkan rehlah dia. Dan rehlah dia sangat tebal. Saya cuba cari kalau ada terbitan rehlah dia lebih nipis. Sebab rehlah Ibn Battuta saya rasa RM59 saya tengok. Dan dia keluar dalam kertas yang cantik, tebal. Jadi saya tak ada ke rehlah Ibn Battuta.
Tapi tuan-tuan boleh dapat je. Beg kuning ada je. Tuan-tuan Google dekat TikTok, search dekat TikTok, Rehlah Ibnu Battuta, ramai je orang jual. Datang pun dengan cover yang cantik. Saya ni keluarkan dalam bentuk kos rendah. Kerana saya faham saya nak cater market yang jadi beginner. Ibnu Sina insyaAllah kita sedang carikan cara bagaimana kita nak terjemahkan Kanun of Medicine ni. Sebab Kanun of Medicine ni ada dalam bahasa Inggeris lah. Dan orang tak mau terbit pun dalam kos dia, orang kata orang tak akan baca. Saya ada keyakinan tuan-tuan akan baca. Sebab Kanun of Medicine ni adalah buku-buku yang sangat terperinci macam buku ni lah. Kanun of Medicine ni buku terhebat Ibnu Sina. Tapi orang tak nak baca sebab dia menulis kaedah-kaedah perubatan. Jadi doktor je nak baca waktu terjemah dalam bahasa Inggeris pun di bawah Kanun of Medicine pun. Orang putih dah beli banyak. Penghormatan kalau tuan-tuan bacakan Kanun of Medicine, review. Tuan-tuan tengok. Puluhan review datang daripada doktor-doktor barat. Puluhan review kredit kepada buku Kanun of Medicine yang ditulis pada tahun 1000-an awal kerana dia wafat 1023 kan. Semua orang nak cari buku tu tuan je kat Google je Kanun of Medicine. Ibnu Sin, Abu Sin. Ataupun Ibnu Sina Kanun of Medicine dapatlah penjualan dia. Saya tak tahu di beg kuning ada orang jual atau tidak sebab dia edisi bahasa Melayu belum ada. Sama juga dengan buku ni. Buku ni kita pun tak sangka waktu saya dulu bawa kan Memelihara Jiwa ni. Rupa-rupanya walaupun dia menurut saya kata kita kena yakin Kanun of Medicine orang akan baca. Avisin ni ataupun Ibnu Sina. Kerana buku ni kita bawa beribu orang beli. Walaupun ditulis oleh Abu Zain Al-Baqi pada tahun 900-an ini pun abad ke-10 di Baghdad. Tadi kita cerita Ibnu Fazlan ni abad yang sama. Tapi ini di Baghdad. Kedua-dua di Baghdad. Yang ni menulis tentang kaedah rawatan jiwa. Yang ni menulis tentang kaedah antropologi. Ataupun ditulis sebagai travelog lah. Yang ni tahun yang sama. Dan saya tak pasti mereka bertemu ataupun tidak. Sebab dia 877, wafat tak dapat tahun dia. Jadi 900-an lah. Yang ni lahir tahun 923. Wafat dia dalam tahun 10-an. Berarti dalam abad yang ke-11 awal abad ke-11. Tapi tahun aktif tetap disebut tahun abad ke-10. Macam Memelihara Jiwa ni, bila kita tulis orang Islam yang pertama menemui penyakit kemurungan. Orang Islam pertama buat diagnose. Kalau kamu nak pergi jumpa satu orang yang ada penyakit, hendaklah kamu faham, ni penyakit jiwa. Satu, tanyalah dia, apakah peristiwa besar yang berlaku dalam hidup dia? Apakah peristiwa besar yang berlaku dalam hidup dia yang menyebabkan dia jatuh kepada titik bermurung, sedih, fobia atau. Kalau dia tak ada peristiwa, tiba-tiba dia terjadi begitu, dia pertama tulis, sudah pastilah tubuhnya tidak mempunyai kimia yang seimbang. Sebab tu kemudiannya kita tengok dalam sains moden, datang Sigmund Freud, datang Ludwig Wittgenstein, datang Karl Gustav Jung. Mereka lihat, sebab tu hari ni kita pergi tengok orang yang kena penyakit murung kan. Mereka diberi ubat-ubat. Setengah tuan-tuan dapat lebih ubat untuk adrenalin, tuan-tuan dapat lebih ubat untuk dopamine, serotonin, melatonin. 1000 tahun sebelum tu. Sebelum Barat mencipta apa yang dipanggil sebagai kandungan mengimbangi kimia semula jadi yang berlaku secara genetik. Yang kita kata isim tu. Adalah kerana maknya atau ayahnya mewariskan kimia yang tak seimbang dalam tubuh anaknya menjadikan kimia ni mengganggu keselarasan berfikir. Dia dah sebut. Pada tahun 900-an. Dalam kitab dia, ini pun nasib baik. Kitab Ibnu Fadlan ni dijumpai dalam perpustakaan sebab dia surat kan. Dia laporan kepada Khalifah. 1873 orang ambil simpannya. 1923 baru orang tafsir. Tuan-tuan bayang dia tulis tahun 900-an. 1923 baru dia tafsir. Jadi buku. 2025 baru datang dalam bahasa Melayu. 100 tahun. Yang ni pula dia tulis pada tahun 900-an. 1952 barulah Profesor Malik Badri, pakar psikiatrik Islam ni, terjemah dalam bahasa Inggeris menjadikan orang Inggeris berdiam diri. Terkagum mereka. Baca balik review. Tengok cari dalam video dia bagus. Abu Zain Al-Baqi, tengok nama dia tu. Abu Zain Al-Baqi. Okey, Abu Zain Al-Baqi. Tengok tu. Review by modern doctors. Tengok semua doktor terkejut bahawa Islam telah menemui gangguan kimia dalam tubuh manusia. Yang hari ni kita prescribe ubat add-on, tarik ubat ni, try ubat ni untuk menyelaraskan kimia dalam tubuh kita. Siapa yang pernah ambil kemurungan tahu kan, doktor kata ni kekurangan, selalunya kita mengalami melatonin lah, gangguan tidur. Doktor bagi ubat tu, ubat ni. Ubat mengenai ramuan kimia ni. Yang walaupun pada zaman dia tak dapatlah ramuan yang sharp kerana dia adalah seorang tabib. Dia telah memulakan rawatan kimia. 1000 tahun lebih awal sebelum Barat memulakan rawatan kimia dengan mengambil kimia yang datang daripada morfin, heroin dan juga kimia-kimia yang datang daripada steroid untuk menyumbang dan mengimbangkan keperluan manusia dalam rawatan psikiatrik. Dia yang pertama jumpa tentang skizofrenia. Jadi berarti daripada penemuan dia tu dia tak pandai nak pecah lagi bipolar, iaitu ketergangguan watak dalam jangka panjang, borderline dalam gangguan karakter dalam jangka pendek, skizofrenia, delusion dan hallucination. Tapi dia dah tulis, iaitu tanda-tanda apabila kamu mendengar bisikan-bisikan di telinga
Yang mana bisikan ini mendorong kamu pada perbuatan-perbuatan di luar jangkaan dan di luar kawalan. Kemurungan dan kesedihan. Fobia dia tulis. Saya baca bab-bab yang saya tulis. Ingat ni 1000 tahun lalu tuan-tuan. Bukan 100 tahun yang lalu. Bukan 100 hari yang lalu. Bab satu dia keperluan mendesak untuk menjaga kesejahteraan jiwa. Dia buat prevention. Kita nak jaga kesejahteraan jiwa, dia dah buat prevention bagaimana. Menjaga kesihatan psikologi otak kita. Menjaga bagaimana cara mengembalikan kesihatan mental setelah terjejas. Bab 4. Gejala penyakit psikologi dan ciri-ciri untuk kita tahu di mana kita telah berada dalam titik gangguan psikologi. 5. Cara mengatasi kemarahan. 6. Meredakan ketakutan. Kita ada fobia, kita ada trauma. Kan? Macam-macam orang sekarang kan. Tak sakit pun kerana di TikTok boleh dapat banyak like kalau mengaku psychiatric problem. Orang banyak like kan. Ar-Razi kita dah pernah jual. Ibnu Arabi pun. Ar-Razi dah tak pernah. Ibnu Arabi kita dah pernah jual. Daripada Martin Link. Tapi saya tak masuk dah buku tu. Tuan-tuan boleh cari jadi kedai buku tu. Ini adalah buku memelihara jiwa. Sampai bab yang ke-6, meredakan ketakutan. Yang ke-7, kaedah-kaedah menangani kesedihan melampau dan kemurungan. Ini yang dipanggil stres dan depression. 8, strategi mental untuk menangkis bisikan-bisikan di telinga. Yang dalam dunia moden ni orang namakan sebagai skizofrenia. Sama ada delusion ataupun hallucination. Ataupun disebut sebagai bipolar dan borderline disorder. Okey? Saya trauma dengan pejabat saya macam mana nak atasi dia. Berhenti kerja tempat lain sebab dia tengok takut pejabat. Ataupun suruh bos pindah pejabat. Tuan-tuan tu janganlah sedih trauma dengan pejabat lah apalah. Banyak lagi trauma yang lain. Cakap je lah malas pergi kerja. Pergi dengar video Muhammad Noor Zakaria. Macam banyak tu. Kesan-kesan kelebihan toksik macam kot. Jadi saya ada trauma ke pejabat. Allahu Akbar. Pejabat ada trauma dengan kau tak tahu. Pejabat tu trauma dengan kau. Kau tak tahu. Kalau pejabat tu boleh pagi-pagi maki kau pergi tekan pin-pin, the door is open kan. Pejabat tu dah sound dah. Boleh belah lah, tak datang lah. Sebaiklah pejabat tu hanyalah tiang batu dan juga berpintu yang tak bermulut. Okey? Trauma dengan pejabat tak ada ubat lah tuan-tuan. Itu tuan-tuan kena cari kaedah yang lain lah. Custom made. Saya cuba custom made lah. Kau pergi kerja pejabat lain. Buat sesat masuk, I ingat pejabat I. Mana tahu bos nak ambil kau kerja. Tapi sekarang jangan trauma dengan pejabat. Terutama dengan budak pejabat. Dia mungkin adalah pewaris harta. Kalau ikut drama-drama China yang ada sekarang lah di TikTok. Pergi pejabat, berbaik-baiklah dengan cleaner. Mungkin dia pewaris pejabat kau tu. Tuan punya syarikat. Dan kalau orang nama Ezra, jangan kau abaikan. Walaupun dalam office tu Ezra hanyalah seorang pembantu tukang masak ataupun seorang kitchen helper ataupun Ezra tu hanyalah yang jaga pantry kau. Kerana Ezra mungkin pewaris harta syarikat yang kau kerja. Jadi kalau ikut drama Cina ni baguslah moral dia. Walaupun kau tengok dia pencuci pejabat, budak office, lagi rendah jabatan dia, ada potensi dia adalah pewaris syarikat. Okey. Kan kalau kau jumpa Ezra. Dan bekerjalah dengan semua syarikat yang bosnya nama Halim. Sebab dalam cerita tu keluarga Halim, harta tu keluarga Halim. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pukul 9 malam ini. Kita dalam kempen meraih dana untuk kain kafan dan keperluan mengkafankan jenazah di kalangan mereka yang tiada kemampuan. Sebab NGO malam ni adalah NGO yang datang untuk raise fund untuk kain kafan dan keperluan barangan untuk mengkafankan jenazah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.